Selamat datang ke saluran Gurau Gempa. Dia punya wagen itu tadi tu. Betul? Bukan ni. Ni chef mana? Chef mana? Okey, so kita dah tak menjual ke ni? Dah tak menjual? Betul? Betul. Betul. Oh, aku tak berani ni sebab tadi Syami sold out. Okey. Kanda sold out. Okey. Takut muka aku Arul, Kamarul. Takut muka aku geduk. Artis okey. terlama. Okey. Guys, yang mana nak, ini satu-satu ya. Sebab combo dah tak boleh buat guys. Yes. Combo dah tak boleh buat. Ini satu-satu saja. So guys, yang mana nak tekan beg kuning sekarang? Sekarang. Kita buka 50 pieces. Oh, dah buka. Beg kuning dah buka. Dah buka. Beg kuning dah buka. So, kau pengetahuan Guys, kau. 50 pieces satu demi satu RM28.99 Yes. RM28.99 untuk Ocean Blue Nivea dengan Nightfall. Nivea. Luvia dengan Nightfall guys. Kau boleh tengok beg kuning korang sekarang. Kita dah buka beg kuning kita. Kita dah buka beg kuning kita. Tapi lagi sekali saya ingatkan, macam tadi kita dah cakap dengan korang, selagi mana ada combo, korang dapatkan combo. Tapi sekarang memang dah tercombo. Kita dah buka harga combo, jangan tanya lagi combo. So tolong betul-betul appreciate kan apa yang tengah ada sekarang ni. Betul. Sebab kita dah jual single pieces, iaitu bagi satu bawaan yang itu berharga RM28.99. Ada orang tanya, perempuan yang mana? Ini bukan yang perempuan bang. Ini adalah unisex. perempuan. Mesra lelaki dan perempuan. Betul. Cuma dia ada bawaan-bawaan yang kita tahulah yang dia bawaan yang sesuai untuk lelaki atau perempuan. Tapi saya boleh sarankan ketiga-tiga bawaan ni sangat sesuai untuk dipakaikan untuk jantinan lelaki dan juga perempuan. Cepat guys. Jangan bagi malu aku. Sebab Kanda sold out, Syami sold out. Kalau saya tak sold out, malu guys. Okey, lagi sekali saya ingatkan, stok dah tak banyak. Kita ada tinggal lagi berapa set saja lagi. So, selagi masih ada stok ni, gunakan peluang ni sebaik mungkin. Sebab kita tak tahu lepas launch hari ni bila pula Raya akan menjual lagi. Tapi Raya pun satu sebab sikit sangat je. Kalau macam ni kau stok dah banyak-banyak. Tapi bagi aku kan, botol yang dia buat kali ni memang betul-betul bijak lah. Sebab botol ni kau boleh ni tau. Sebab botol ni kau boleh bawa pergi raya. Letak je dalam handbag, nak bawa pergi mana-mana, nak pergi hopper house, nak pergi rumah kawan, nak pergi rumah mana-mana pun sangat sesuai. Bila kau rasa kau dah bawa kepang ke apa, tinggal spray je, insya-Allah kau akan rasa. Ada orang komen. Ada kau apa? Dan payment saya peminat Arul. Ha? Ada orang komen dan payment saya peminat Arul je. Terima kasih. Belum nak tanya. Memang Siapa nama dia? sama belajar ibu. memang yang minat-minat Arul je ni ID betul-betul jaga. Terima kasih kepada Kak daripada SP. Keluar. Tak, jujur lah. Dia betul-betul minat kau ke ataupun memang tumpang berniaga je? Tak, betul dia minat aku tu. Sambal belacan ibu selalu masuk dalam aku. Wow. Dia minat aku memang 40 tahun ke atas. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Amin. Dah soal. Nightfall dah sold out. Luvia kan. Luvia lagi dua. Last, Luvia. Rubia lagi dua guys. Luvia lagi. Aku dah cakap dah. Jangan kelakar buruk. Guys, Rubia lagi dua guys. Tak cakap ni gimmick pun. Tak, ni gimmick kan eh? Ini adalah gimmick. Ya? Ini adalah gimmick. Jangan, ada memang gini guys. Dia bila kelakor-kelakor berniaga, dia memang beginilah. Okey? Raya Rubia lagi dua lagi. 320 lagi guys. 320. Sold out. Betul ke tak? Dah sold out dah. Mana tadi tu? Kenapa? Ni QC. Bagi kat QC. Ni. Salah Soal ada salah. Terima kasih banyak guys kepada peminat saya tadi sama. Tapi jangan cakap soal awal sangat. Sebab kita kena check payment, adakah orang tu buat payment ke tidak. Takut dia orang airbag kuning. Aku pergi check je. Wih, banyaknya. Tak, kerja ni memang tu je orang ni. Kerja puasa ni. Tak, kalau ikut daripada outfit dia akan buat A to Z pada orang ni. Okey, just stop je. So aku nak tanya lah Okay, kita cuba tanya viewers. Kau dah mulut baru berada, betul? Kau jangan duk kat aku boleh tak? Okey. Kita cuba tanya. Okey, kita cuba tanya guys, ada ke yang belum dapat? Maksudnya belum beli. Belum beli. Belum beli ke belum dapat? Belum beli Belum beli lah. Ada ke yang belum beli? Kalau ada yang belum beli, sila type apa? Sila type Arul. Bukan. Yang belum beli, komen mudah je. Komen satu je nak tengok. Komen satu yang mana yang belum beli, komen satu. Ya, ambil air je. Alright, hello. Tengok jadi floor manager. Maestro. Patah.
Aku dia tengok tadi banyak yang tak payment lagi semua. Ah. Jadi kalau yang ada belum payment semua benda kita orang terpaksa. Nang soy. Kau agak lah sampai ke sini kau nak dengar lagu-lagu macam tu. Jangan aku saya. Aduh. Dekat sini banyak yang tak payment, tak fulfill. Orang begitu tak bayar. Purchase. Dah check out. Betul dia. Kalau dalam masa 10 minit kau tak check out, saya terpaksa tendang kau mula kita buka yang baru yang nak. Oh, maksudnya dia cancel siapa yang tak bayar tu. Kan, yang mana beg kuning jangan ni biru aku sorang-sorang macam ni. Okey, yang mana dah add to cart kat beg kuning tapi tak payment guys, kita akan cancel kan. Sebab korang kena payment terus guys. Sebab kalau korang add beg kuning, add to cart tapi tak payment pun dia akan dikira satu sale tu macam tu. Dia akan dikira satu sale. Padahal dia orang tak payment lagi. Jadi dia orang kena payment sekarang juga sebab kita punya QC tadi dah bagi tahu dia dah adjust kat sini. So dia cakap kena payment dulu kan. Kalau boleh payment dulu barulah tak ditendang. Yes, dan mana-mana lagi sekali saya ingatkan kepada mana-mana yang tak dapat boleh komen satu terlebih dahulu untuk kita tengok balik stok masih ada lagi. Betul. Ataupun tak ada, tapi yang paling penting sekali yang mana tak dapatkan kalau ada lagi lepas Ribena strawberry. Sekejap, daga bercakap pun dah. Oh, tahu. Ribena strawberry. Air bila ni? Air tadi baru beli kat kedai AA. Bukan tengah hari. Bukan. Kau puasa kan? Oh. Puasa kan? Dah saja try. Mana assistant dah? Jangan cek. Berapa lagi dah? Dah payment? Yang beg kuning tadi dah payment belum? Keyboard wireless. Masih banyak lagi yang tak payment. Kalau dalam masa 5 minit lagi, 3 minit lagi kau tak payment, saya tak pasal tolak yang tak payment tu. Untuk bagi yang mana yang nak betul-betul dapat. Yalah, betul lah. Ryan perfume ni. Kita orang tak boleh nak apa. Tak boleh nak key in datang. Sangat tak boleh nak proses. Sebab apa kita orang dah siap semua ni, kita orang terus post kat korang sebelum hari raya. Okey, saya nak siapkan kerja saya dulu. Apa-apa saya beritahu saya datang balik sebelum. Boleh. Main mesin. Aku mau macam main mesin. Okey, datang lagi. Sekarang ni aku rasa kita dah boleh jadi chef mana? Dah boleh bagi dua lah. Dah lama kat sini. Betul. Oh yes. Macam lama betul tuan aku. Kalau aku pun boleh kira stok aku boleh jaga. Stok macam tu. Okey. Maksudnya sebenarnya ada yang Ryan panggil lagi ke? Ada. Aku tak tahu juga. Sebab aku tak tahu. Sebab aku memang datang tiba-tiba sengaja. Ryan, okey, bagi pengetahuan kau. Okey. Kau adalah orang yang terakhir pada malam ni. Oh ya. Yes. Kau adalah orang yang terakhir sebab tu kita gunakan peluang tu sebaik mungkin. Sebab stok dah tak banyak. And kau adalah orang yang terakhir sebab tu kita cakap dengan orang gunakan peluang ni sebaik mungkin. Sebab stok memang kita tak buka banyak pada malam ni. And stok pun terhad. Sebab kita tak tahu yang Ryan nak buka lepas raya ke. Sebab kita untuk hari pertama, hari launching ni, kita nak bagi korang merasakan dulu macam mana bauan dia, feel dia. Sebab kita tak berani buka banyak sebab korang takut tak berpuas hati dengan kita bagi kualiti yang macam ni. Iyalah, betul lah. So kita nak bagi betul-betul kualiti yang the best and feedback yang best supaya kita ada lagi chance untuk buka kali kedua nanti, alright? Okay. Maksud aku daripada dah tak ada orang So, nak panggil. bukan. Ganda, nak pakai ni? Orang untuk stok? Okay, so Ini dia. okay, so macam ni. Okay, kita kena tengok juga. Okay, ada yang tengah add to cart yang belum payment kan? Betul. Itu kena tegur tu Ryan. Yang belum payment, sila buat payment laju-laju untuk kita orang kira balik untuk boleh kalau mana dia tahu boleh bagi untuk combo yang apa ni? Kita boleh bagi untuk combo yang belum dapat combo. Okey? Yang belum dapat combo kita tak tahu. Ramai yang belum dapat combo. So insya-Allah kita boleh buka kau kena merapat sangat ni. Okey. Cuba nak beritahu berita yang sangat menyedihkan untuk kepada yang tak payment semua benda. Saya duduk belakang dah usaha untuk tunggu tapi saya agak kesian yang mana yang telah menunggu semua perkara. Saya Ni token tadi. Aku ingat belak-belak semua itu kalau sedih-sedih tu. Engkau ke mulut okey lagi. Dah sampai mulut kau bau dia masih kat sini. Kau bayangkan. Aku sedih-sedih. Saya minta maaf, saya terpaksa tendang tadi yang mana yang tak payment semua dia, tapi boleh tak minta tolong kau sekali lagi. Boleh buat apa? Tadi aku terpaksa tendang sebab timing ni nak main lampu je. Jadi aku terpaksa tendang yang banyak-banyak semua benda aku terpaksa tendang sebab dia orang ni add to cart tapi tak payment. And then tapi yang banyak yang itu hanya combo, tapi tak banyak sangat pun, tinggal sikit je. Tapi terpulang pada kau tapi banyak combo daripada satu tu. Oh, maksudnya combo tu Yang combo yang tadi Kini banyak combo orang banyak add to cart. dah. Dalam apa? Dalam lingkungan
Kau tengok sendiri aja lagi. Tak tahu lah. Kau Cek, tak gambar hantar aku. Hantar gambar tunjuk aku. Syami, ten aku pula kat belakang. Kau hantar gambar. Okey, Okey, jadi guys. Okey, saya kalau dekat Baling, abang ipar saya lah yang jaga saya punya beg kuning. Dekat sini saya berikan dia sebab kan dia kan pernah jaga beg kuning. So dekat sini kejap saya tunggu Kanda sekejap settle kat belakang. Kan kita kan bila berniaga seorang kena jaga beg kuning. So Kanda saya bagi dia jaga beg kuning. So kita tengok berapa ramai yang cancel beg kuning. Maksudnya orang itu kan orang tak bayar dan orang cancel. So kita tengok sebentar lagi berapa dan insya-Allah guys yang belum Saya kan buka yang mana yang betul-betul. Tanya diorang yang mana yang nak combo. Tanya diorang. Tanya diorang. Cepat tanya diorang. Okey, siapa yang nak combo komen Betul. tiga. Komen Betul. tiga. Komen tiga. Kalau beli satu 2899. Ya. Kalau combo ada diskaun. 69.99. Betul, tapi tolong lepas dah add to cart, tolong terus payment. Sebab apa? Kita dah 11.40. Kalau korang lambat payment, nanti bank maintenance. Jadi esok dah harga lain. Nanti dia orang akan cakap macam ni COD. COD lagi dah tak nak. Sebab barang sampai kadang orang tak kutip. Dah barang patah balik ke sini. Tak nak. Kita memang takkan buka untuk COD. Jadi guys, untuk combo sila beli dan terus add to cart dan terus payment guys Jadi So kita nak tengok berapa maksudnya okey. Komen yang nak combo komen 3 jap. Cukup 300 komen 3 saya buka 100 insya-Allah. 100 je saya buka. Berapa ni? apa? Buka tekan tak ada. Okey, so saya boleh buka 100 Ni jual apa ni? Perfume. Ampau. Perfume. Masih baik tak boleh marah sebab beg kuning. Aku nak maki je. Jangan diam abang Aku cakap terus. Okey? Aku bercakap hati, bukan cakap kaki. Jadi guys, teruskan beli. Okey, untuk combo. Okey, apa dia? Okey, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dah air sikit. Turunkan kamera sikit. Tali bagi nampak semula. Kita nak buka untuk 100 orang sahaja. Last pada malam ini. 100 orang ke 100 combo? 100 combo tadi. combo Okey, lah. 100 combo 100 orang. 100 orang. Kamu yang tahu ada seorang beli 2 combo? Betul tak? Okey. Mana tu ada seorang beli 2 combo? Okey, so kita buka berapa ni? Berapa aku dah pening dah ni? Buka je berapa yang kau nak buka. Buka je berapa yang kau nak buka. Buka je. Siapa cepat dia Siapa dapat. cepat dia dapat. Masih kita buka unlimited kat sini. Siapa cepat dia dapat. Yang cancel tadi kita buka yang combo yang cancel. Yang cancel tu kita akan bawa balik Buka beg kuning tunjukkan dia orang. Buka beg kuning tunjukkan dia orang. Betul. Cepat. Tolong bagian. Bagi beg kuning. Tolong bagi beg kuning. Dalam masa 5 saat Ryan. Dalam masa 5 saat. 5 4 3 2 1. Cepat, harga combo RM69.99 sen saja dapat 3 Luvia, Nightfall dan juga Ocean. Tiga-tiga ni 100 ml. Okey, tahan 8 hingga 12 jam. Ini EDP tau, tapi ikut pada kulit juga dan ikut cara korang penggunaan. Betul. Kalau anda kata pakai sebelum mandi, lepas tu nak bau tengik, lepas tu kau jangan anggaplah nak tahan sampai 10 jam. Betul. Faham tak? Betul. Okey, so guys, yang ini bawaan fresh, Betul. yang ini bawaan sabar. Yang ini bawaan romantik, yang ini bawaan seksi. Okey, so guys, ini unisex. Korang laki perempuan boleh pakai, tak ada masalah. Boleh bawa solat tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma aku ni. Okey? Cepat kan boleh bawa solat. Tapi betul lah macam Ray cakap, kalau badan macam badan bau Osman tapi sembung dah lah ni pun tak boleh tak jadi juga. Betul tak? Betul. Dia tak boleh, kita jenis jujur punya guys. Betul tak? Kita jenis jujur. Jadi kalau lepas mandi pakai memang akan tahan lama. Betul tak? Dia akan sebab bau badan lepas mandi tu dia serap masuk ke dalam. Aduh, tinggal 60 set lagi. 60 set lagi guys. Come on guys. Tapi guys ingat, satu lagi pesanan saya, lepas dah add to cart, sila payment terus dengan kadar segera sebab kita dah nak pukul 12 dah. Nanti pukul 12 dah tak boleh nak payment sebab Maybank ataupun segala bank dah maintenance. Okay? Dan terima kasih. Terima kasih Man Penat. Terima kasih Man Penat. Terima kasih Abang Zul Fadli Zauri. Terima kasih. Tak ada. Dah tak dapat ada. Bujang terima kasih guys. Sikit lagi 50 saja lagi. 50 saja lagi. 50 saja lagi. Cepat kan. Come on. Dan payment. Terima kasih. Dan ini. Mana lah lucing lagi satu Ni baca nama dia. Bahasa Jawi. Mana bahasa Jawi? Firaun pula. Aku tak kerti lah bahasa Jawi. Aku mana kerti bahasa Jawi? Kau bahasa Jawi pula kau mana kerti? Tu nama Manak Blushing. Terima kasih Manak Blushing. Terima kasih Manak Blushing. Kau tengok, kau blushing, kau tengok siapa mana? Kau tengok siapa mana? Terima kasih. Cepat. Lagi berapa? Lagi berapa kita tengok Dah tak banyak kan. Untuk
combo ni kita tak buka selalu, kita hanya buka sekejap sahaja. Okey, selebihnya kita akan jual one by dan payment G. Terima kasih G100. Terima kasih G100 dan payment Burjang. Thank you Burjang. Dan Ikan bagi DP. Okey, yang mana dah sampai kat rumah dah buat affiliate ke apa tak ada masalah kan. Yang mana dah sampai kat rumah dah buat affiliate ke apa semua korang boleh jalan je macam biasa. Okey. Oh, masih open untuk dia. Untuk affiliate pun tengok buka je. Buka je. Dan terima kasih Sofi, terima kasih. Ada lagi 5. Kan 5 lagi. Takoyaki semua, terima kasih. Ya, terima kasih. Suku pai. Ada lagi 5. Suku pai, terima kasih Suku pai. Tak banyak dah. Tak banyak. Wangi dia sampai sini. Ada Jangan lagi. tipu. Ada lagi 2. Syarul, terima kasih. Okey. Dan memang Khairul Amri, terima kasih. Aiman Hafiz, terima kasih. Dan P, terima kasih. Lagi 2. Cuba tengok beg kuning ada lagi. Sold out dah weh. Dah, tutup dah. Alamak. Ini lah. Kita dah makan duit diorang dah. Kamu sebab beli. Ryan tapi takut nanti jadi macam tadi. Orang add to cart je. Nanti kanda cancel payment lagi. Aku pun yang tak nak tukar tu. Ha. Kalau boleh ada yang tukar, saya just minta korang tolong buat pembayaran terus sebelum Pukul 12 malam. Sebab apa benda ni akan menyusahkan kita orang juga untuk print semua benda. Sebab apa kita orang nak settle awal untuk hantar dan barang tu dapat awal dekat Sebelum awal. raya memang dapat. Sebelum raya InsyaAllah. Betul. untuk korang. Betul. Jadi korang kena payment, teruskan payment. Sebab apa kan satu lagi guys, korang kena hargai pengorbanan Ryan guys daripada Baling datang ke KL. Tak, bukan pengorbanan Ryan. Pengorbanan aku ke? Rumah aku ni. Oh, rumah kau ni. Rumah aku. Oh, dia kau pindah sini. Oh, ya. Pinjam rumah dia. Oh, bayar juga. Oh, yelah, dapat pengorbanan kehadiran Ryan lah. Yang cakap bayar tadi betul ke? Yang cakap bayar tadi. Tak, dah kena bayar juga. Okey, jadi pengorbanan dia lagi daripada Baling datang ke sini. Kerja kawan-kawan untuk nak buat lah. Ni guys, ni kau ingat murah ni benar ni guys. Jadi terima kasih guys yang mana dah. Jadi tolonglah payment sekarang juga guys sebelum pukul 12. Okey. Ada lagi satu lah, nampak awak cancel dulu. Orang cancel. Habis dah? Habis dah. Tadi ada orang cancel, lepas tu dah habis dah. Mesti yang cancel tu rasa bersalah kan sebab dia tukar je. Lepas tu bila kalian cakap macam tu dah tak apalah, aku lepaskan je lah. So macam mana sekarang? Okey, untuk yang mana yang dah payment, saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat. Saya mewakili Ryan Perfume Beman Asli, Benzong Maksud Tiger semua dia. Saya betul-betul rasa macam orang panggil berbesar hati lah untuk korang semua. Tapi abang artis je. Abang yang tercalon 5 kita Satu je. sebab saya yang kat belakang tu yang jadi tu benda kan. Jadi kesian kat abang tercalon-calon tapi tak menang kan. Tak menang satu, baju beli sendiri. Oh tak sponsor tak apa. Tak ada, suit beli sendiri 700. Kita bajak sampai gigi kita keluar. Faham? Tapi jom. Tapi betul-betul saya nak ucapkan terima kasih ribuan terima kasih yang mana terus pembelian dan sangat saya terutama Mudi kerana tolong kawan saya. Kawan saya ni kategori dia sangat daif. Daif lah, dia tak betul lah. Dia dengan Noah lebih kurang. Daif lah, Dia Daif. seperti Noah. Dia sama dengan Ada seorang lagi kawan dia. Tapi yang tu pun Okey sikit lah. Okey. Dan dia nasi kukus tu. bapak. Tu ada seorang lagi sama kita. Yang mana kita tengah live tiba-tiba dia pun Kau buat apa dengan stok kau? Kenapa? Ada masalah lah. Kenapa pergi? Kau raya mengamuk belakang. Oh, dia tukar macam gitu je. Aku dah 30 minit. Takkan kau memang tak boleh nampak stok sebab tu kau tak boleh keluar. Oh, memang aku duduk sini je. Aku tadi bulan 4 bulan. Ya, kenapa? Ada, kau panggil kau pun. Oh, okey. Aduh. Jadi terima kasih kan kepada yang dah beli, tapi kan macam saya cakap guys, tolonglah payment sekarang juga. Itu yang kita kena tekankan Syami. Sekarang ni kita kena tekankan ada Yang kuning ke? Syami. Ada lagi yang add to cart tadi ada lagi 13 minit sebelum bank maintenance. Okey. Alright, dalam tu kita ada lagi 13 minit sebelum pukul 12 malam. Betul, Okey, betul. kita ada 13 minit sebelum pukul 12. 13 minit sebelum pukul 12 malam. So, sementara nak pukul 12 malam ni tolong check out terlebih dahulu, jangan tukar saja sebabnya lepas dia pukul 12 bank automatic akan jadi maintenance. I'm your city boy here. Oi, Syami. Kita orang dua-dua ada intro. Macam mana intro YouTube Aku kau? ada. Hai guys, Nuah Sejarah ni bos. Senggol-senggolan dong. Lawak ke? Lawak ke? Ada satu lagi, yang panjang tu. Apa dah?
Sejalan tak tahu. Aku mana layan. Oh, suruh buka writing kau. Writing kau macam mana? Aku mana ada? Aku tak ada. Ada. Ada lah. Ada. Mana ada? Bagilah orang dengar sikit. Mana ada 2 tahun lepas punya. Boleh. Boleh. Mana ada Ikan intro sekat, dia? ikan senong. Ah. Dia mencuri lah mana kat bawah. Mat bodoh. Aduh. Okay. Okay. Alright. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk hari ni Ryan S Lain kan kita punya founder kita pada ni. Weh, tapi berbangga lah. Bangga lah. kau. Kau macam berbangga tau. Tak, sebab dia punya resah daripada siang lagi. Ya. Daripada siang kan, dia punya tahap resah macam-macam benda jadi pada siang tadi. Tak. Founder lain berebut nak suruh aku live produk. Live dia senang je. Maksudnya yang lain kau tolak? Bukan. Aku mesti sibuk. Bukan, Aku betul, live betul. produk sebelum dia. Sebab aku panggil dia kau tahu sebab apa? Satu je dengan kau. Apa dia? Dia apa dah tahu dah bapak. Bapak ni tak ada lain lah. Dia memang tak lari. Ya. Dia mesti main bapak. Confirm main bapak ni. Serius ah. Ha. Kau nampak ni hati jemputan aku belah kanan tu nampak. Ha. Tunggu bapak kau mati aku tak percaya Fatihah. Tapi kenapa? Dia cakap kat aku, dia tunggu aku meninggal, dia nak buat konten. Ha, dia cakap kat aku. Dia pergi melawat tu dia buat konten. Ha. Oi, guys tak kata. Bahaya dia orang betul-betul dia bahaya sekali ni buat awak bapak-bapak semua. Ya. Kau pun puas. Tapi kau patut beruntung macam aku cakap tadi ah. Orang tu pun lain nak aku live kau dalam produk tapi rezeki kau dapat aku dalam live produk kau untuk hari ni tau. Memang untung ah. Kau lagi satu kau patut untung tau. Aku ikon. Kalau dalam item aku ikon untuk founder-founder ni. Tapi kau senang-senang deal dengan aku. Salah. So, untuk aku pun alhamdulillah 2 job dah kita. Okey, 2 job lah. Aku pula. Okey. Macam aku pula memang tak ada founder panggil. Okey. Tapi bila kau dah panggil ni tak ada payment pula. Terima kasih. Steady. Tapi aku dah suruh kau dia orang undi kau itu hari. Dia. Ni apa ni? Yelah. Ada floor manager baru ke? Ya, aku sedar diri. Aku bukan influencer macam korang. Masalah bukan influencer. Main kerang. Main kang. Dia terasa ni ya. Aku tak tahu. Ray, aku dengan Ray dah terasa. Ray terasa Ray baru balik influencer punya invitation kot. Masalahnya tak jemput pun bagi aku. Tak masalah tahu dia. aku tak ada nama. Weh, berteruk bodoh Raya. Raya panggil influencer je weh. Ni kawan dengan influencer fans. Kau tak nak panggil. Tadi panggil kau Ostaf datang kat sini macam tak ada macam tak ada. Jangan anggap dia tak ada apa-apa weh. Weh jaga hati dia, jaga hati dia. Ray, dah kita ni. Apa yang kita rasa? Tak asal kau pakai baju lubang-lubang kau weh. Tak ada lah, tak payah. Petikai tahulah aku pun tak ada nama, tak payah sampai Tak, nak Tak asal ada kau tak nampak kau tu pun. Depan sikit lah. Aduh, Tak, aku bau mulut. Busuk mulut kau. Bau arus dia. Ini juga. kenapa nak kena menipu bila masa pula mulut bau ni? Ni mulut arus. apa benda ni? Mulut bau. Tapi mulut dia ni kalau letak 3 flavor pun tak jalan ni. Okay. Kau tak ada sebut Karina lebih-lebih tau. Tak ada sebut pasal Karina takut dia buat content reaction nanti. Oh, maksudnya ini dia rekod. Takut rekod aku cakap. Ini dia rekod Tapi selfie. aku tak rasa yang dia buat content reaction lah. Dia dah berhenti live lepas ni. Betul. Dia kan all star influencer. Kira korang semua influencer, aku je bukan. Ya, Jangan macam tu. Okey. Weh, kau memang influencer. Jaga. Okey. Make up. Jaga TSA. Okey. Okey. Kalau macam ni aku dengan Ray okey Ray bagi tahu apa yang tadi kita borak tadi dah belakang. Okey macam ni lah. Sebab yalah kalau tengok tadi Dah Apa tak bergesel kat kau ni apa lah bergesel belakang aku ni? Maksudnya mana? 8 minit. Sekarang ni aku dengan Ed memang terasa lah. Sebab orang lain kau invite semua orang Panggil. semua panggil. Lepas tu ada buka combo lah apa. Itu lah. Okey, kalau macam itu kan. Kita tengok dia orang punya kerja macam mana kan. Okey, Jangan keluar. Biru boleh ni. Sebab aku faham. Maksud dia cakap kita orang buka combo. Maksud kau ni macam tak ada guna. Betul. Habis kau nak apa Okey. sebenarnya? Yang tadi kita Okey lah. Macam ni lah. Cakap laju boleh je. Okey. Kita orang Gambar. kita orang nak bukan COD. COD. Asal Untuk aku dengan Ed. Asal pula kau nak tiba-tiba buka COD? Yelah sebab bank dah tutup. bank kan nak tutup. Lepas tu yang combo dah sold. Sabar. Tapi risiko. Kalau contoh Okey, tiba-tiba patah balik. Jangan. Aku jelaskan lah. Okey, untuk daripada segi side aku bukan tak nak buka COD tau. Okey, aku kalau ada kata order 50, return tu dalam 20 lebih kot. Stop je. Aku percaya viewers ni.
Sebab lagi pun tak semua orang ada online making semua benda. Betul. Untuk Yes, last ni betul. last Macam sebelum, Noah tu, macam Noah. sebelum Online- pukul online making. sebelum pukul 12 kita buka COD. Boleh tak? Tapi terpulang kau berapa banyak kau nak buka itu terpulang kau. Okey, aku nak tengok. Kau bagi muka sikit. Bagi muka sikit lah ni. Bagi muka sikit lah. Oh, tajam mulut kau punya kot. Kau tak bagi muka kat dia, bagi muka kat bapak dia. Kau bagi muka kat bapak dia. Kalau tak boleh bagi muka kat bapak dia, bagi muka kat bapak dia. Tengok muka bapak dia. Okey, macam ni. Abang tengok kau. Abang minat kau. Okay. Tapi ini terpulang pada kau. Okey. Sebab dia pun dah cakap dengan COD, lagipun nak dekat pukul 12 malam. Betul juga cakap dia, tak semua orang ada online making. Betul. Kita buka COD, siapa nak, tapi just nak minta kepada semua Tolonglah rakyat Malaysia, bayar, barang sampai. jangan joy, barang sampai, tolong bayar. Saya Yeah. takut bila kau tak bayar, dia akan menyusahkan kita orang lagi. Tolong minta korang yang mana jangan joy, dapat barang kat rumah, tolong bayar. Tapi terpulang kau lah. Okey, aku nak tanya dulu. Kita sekarang ni ada berapa? 8,400. Okey. Berapa orang yang memerlukan COD, sila komen COD. Apa yang menajam ni kat belakang ni? Alright. 200. Okey, 200 je untuk 200 persen. Yang mana nak COD? Okey, COD ni aku ambil semua tau. Kayaknya bukan daripada segi combo je, bukan daripada terpulang, segi terpulang. 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 COD ni Alright. buka tapi Stop. Buka. tak setiap produk tu aku buka untuk 10 orang saja, boleh tak? Stop. Tak boleh. Stop. Tak boleh. Kau janji berapa orang? Ada seorang tak datang hari ni? Tak ada konten lemah dalam lepas lah. Kemarin kau datang dekat sana tapi dia tak datang kat kita. Tak, Dia tak, nampak. tak. Yang betul-betul penatnya aku ni. Tapi tu lah. Tak tunjuk siku sikit kat viewers. Siku. Si Taya. Taya. Aku malas nak promo. Tapi tak apa, dia tak datang tak apa. Okey lagi, ada seorang tu. Kau tengah live, dia pun live. Weh. Untuk kawan yang tengok ni, Dia ada live launching ke? dia kita orang sanggup datang ke sana masak lemang. Tapi kau tak datang pun, cakap nak datang tak datang. Apa? Tak apa, Dia faham. ni buka COD. Sebab Okey. dia pun tak pandai transfer. Okey, aku buka COD. Okey, yang memerlukan COD sila komen COD. Saya nak tengok berapa orang nak COD. Betul. Berapa orang nak COD, tapi please guys, betul-betul saya mengharapkan jasa baik. Jangan time postman datang, postman akan bagi, dia dah akan call dulu ada barang sampai. Jadi tolong bayar guys. Janganlah cakap tiba-tiba tak order ke, tiba-tiba apa ke, tolong bayar guys. Sebab kita tak nak barang return, betul? Ya, betul. Kita tak nak barang return guys. Kalau barang return susah guys. Jadi tolonglah bayar. Okey? Boleh tak aku buka COD untuk 10 minit lagi? Sebelum Lama. Okey, kita ada 4 minit je lagi. 10 Kita ada 4 minit yang terakhir. Okey. 4 minit ni kau gunakan peluang sebaik mungkin yang mana ada bank problem ke yang tak boleh transfer ke apa. 4 minit ni kita buka untuk korang COD. Tapi 4 minit ni saja, lepas tu kita akan off terus and kita akan end live. Tapi sebelum kita end live ni, korang tolong gunakan masa ni sebaik mungkin. Sebab kita akan buka COD, okey, memudahkan kerja korang. Tapi nanti bila sampai je kat rumah korang, korang tolong permudahkan balik kerja kita orang, okey? Okey. Alright. Okay. Okay, ready ya? Ready. Nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Last sebelum pukul 12. Kalau anda kata yang boleh payment, nak payment tak ada masalah. Yang nak COD yang memerlukan saja. Okey? Bismillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa? Ryan. Bismillahirrahmanirrahim. Kiraan 5 4, 3, 2, 1. Ocean, Luvia dan juga Nightfall. COD kita buka sekarang. Jangan malukan yang buka influencer. Jangan malukan yang buka Aku influencer. cakap dengan kau Raya, yang ini mesti sold out punya. Ini mesti sold masuk out punya. Masuk dah. Pasal excited sangat. Kami excited sangat sampai terkeluar frame. COD guys. Kau dah buka? Dah buka belum? Dah buka belum? Dah. Ada COD tak guys? Ada COD tak? Pin. Ada COD tak? Kalau ada boleh komen satu, kalau ada boleh komen satu. Ada COD tak? Dah sold out. Nipu. Belum. Tipu. COD dia. Jangan tipu guys. Okay, ada COD. Ada COD. Confirm ada COD eh. COD guys. COD dah guys. Jangan malukan guys, tolong lah. Jangan malukan yang buka influencer guys. Ryan, ada orang tanya yang mana yang wangi? Ocean. Ocean. Okey, dia ikut pada abang-abang kakak. Kalau anda kata nak fresh, ambil yang ni. Kalau anda kata nak bau, orang kata bau-bau romantik, ambil yang Luvia. Luvia. Kalau nak bau seksi, ambil yang Nightfall. Nightfall. Ini adalah unisex tau. Dia bawa lembut soft. Sebab kena faham tau, body mist ni dia bukan macam perfume yang bau dia bau yang memberikan sak. Bukan. Dia bawa dia lembut saja. Tiga-tiga ni bawa lembut, okey? Betul. Tapi jujur cakap saya, ketiga-tiga ni dia ada keistimewaan masing-masing. Kalau satu kau nak pakai fresh ni waktu bersukan kau boleh pakai. Betul. Kalau romantik kau nak waktu dating kau boleh pakai. Dan waktu seksi ni waktu kau nak berkencang. Tak, senang cerita macam ni lah. Berkancang. Ingat botol pink, ingat buku pink. Wow. Oh. Betul. Asal aku. So ini sangat sesuai untuk para
suami para isteri yang mana nak gunakan untuk malam-malam terhangat korang tu. Betul. Right? Maksudnya kalau ingat yang colour biru. Ingat sukai. Blue. Ingat sukai. Dan order, terima kasih. COD sikit lagi. Ryan, ada orang tanya berbaloi ambil yang satu ke ambil yang combo? Combo guys, combo saya bagi harga RM69.99. Kalau satu RM28.99. 100 ml guys Bukan 50 ml, bukan 60 ml, bukan 17, 100 ml saya bagi. Packaging kek kemas, dalam ada insert setiap kali dengan seal semua, tak ada masalah. Okey. 100 ml boleh tahan 2 bulan dan 2 ke 3 bulan boleh tahan. Botol mudah nak bawa pergi mana-mana kan. Yang paling penting semua bawaan ini adalah bawaan unisex dan mesra solat. Okey. Lagi satu yang paling penting yang kita nak tekankan untuk COD adalah risikonya adalah Tak masuk. tak masuk Okey. Okey. Yang paling pentingnya untuk COD adalah tak masuk lagi. Untuk COD yang paling penting adalah yang paling penting untuk COD adalah kita tekankan tolong bayarkan kalau barang sampai. Minta tolong sangat-sangat guys sebab kita tak nak barang return. So kalau barang return susah untuk Ryan nak post nak cancel apa benda semua. Betul. So tolonglah kalau COD tolong standby duit dan bayarlah dekat JNT ke apa ke yang akan hantar ke rumah. Yen, berapa lagi stok yang masih ada ni? Tak banyak dah. Tak banyak lagi. Senang cerita, kalau ada masalah sukan untuk friends kau ambil yang warna biru. Kalau untuk dating, masalah dating kau boleh ambil warna ungu. Dan masalah atas katil kau ambil warna merah. Tapi warna pink tu tertarik kan? Tertarik? Kau kena buat kembar ni. So you kena belikan air satu lah. Malam ni air Okey. pokok. Dah. Okey, yang mana Untuk kau jenis kepang better biru lah. Ketepang kau bagi Ryan, ramai yang add to cart lah Ryan. Rugi. Jangan add to cart guys. Geng, jangan add to cart geng. Aku 12 ni. Korang dah. COD tak apa. Dia tak boleh. COD boleh. COD boleh. Tak payah payment. Okey, so andai kata korang yang mana nak, korang boleh check out beg kuning sekarang. Tak ada masalah. Okey, sekarang dah pukul 12. Kalau ada kata beg maintenance korang boleh COD. Tapi tolong guys, saya cakap terus terang, kalau ada kata orang dah nak sampai, dia akan WS betul, dia akan check dan sebagainya. Jangan buat tak ada order. Okey, paling favourite yang mana? Kalau awak tanya saya minat dua ni. Sebab saya memang minat bawang-bawang lembut. Saya minat memang bawang lembut. Okey, dua ni, ini bukan tak lembut, dia lembut tapi dia ke arah fresh. Okey, yang ini bawang guys, kena try. Itu saja. Dua ni. Tapi bawang-bawang ni yang Ryan tak minat ni lah bawang hot seller pada malam ni. Yes. Ocean adalah paling banyak yang paling banyak laku keras pada malam ni. And bawang dia pun aku cakap bukan untuk perempuan, bukan untuk lelaki. Dua-dua sangat sesuai pakai and tak pelik pun kalau perempuan pakai, tak pelik pun untuk lelaki pakai. Sebab itulah kita datangkan dengan bawang unisex. Betul. Saya setuju dengan apa yang dicakapkan oleh saudara Sami kita. Okey. Tapi jadi kepada anda semua yang di rumah sana, okey, kalau contoh beg dah apa benda yang menjilat-jilat muka aku ni? Tak, dia orang spray belakang. Okey. Kepada anda semua yang di rumah, okey ingat. Okey, beg kuning akan sentiasa terbuka. Okey, kalau in case kita Beg kerja kuning? jalan, beg kuning akan sentiasa tak masuk. Tak masuk Okey, beg kuning akan sentiasa terbuka. Kalau anda rasa nak beli. Okey, tapi tolong mudahkan kerja kami sebab kami nak anda dapat produk ni sebelum raya. Sebelum raya korang dah boleh pakai dah. Jadi biar time raya tu biar semua bau Ocean, semua bau Nivea, semua bau Luvia dan semua bau Nightfall. Okey? Geng, alang-alang tu kan nanti just macam saja. Okay, contoh barang ni dah sampai rumah kan. Boleh tak kau macam buat video unboxing buat video unboxing lah. Kau macam, wish betul lah wangi. Tapi dia orang kena tahu apa dia buat untuk affiliate. So guys yang mana order nak cari duit lebih untuk affiliate tak ada masalah. Saya dah set up untuk affiliate. 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 Oh, Afundi. Masalah dah betul kan masalah saya. Afundi AF. So guys, yang korang yang mana nak, yang nak beli COD ke, yang nak payment terus ke, korang boleh beli. Jangan risau, lepas ni walau saya habis menjaga ni pun ada still ad bag kuning kat Shopee saya. Yes. Okay, yang mana nak korang boleh order saja dekat bag kuning. Okay. Betul. Ryan, dia orang kata apa body mist ni dijamin sampai sebelum raya atau tak? Of course lah raya kita hari Sabtu depan. Okay, kalau dia orang order hari ni tak pun 3 hari akan datang, tapi order hari ni saya akan garanti sampai hari dekat korang. Guarantee sampai guys. Sebab untuk postage 3 hari 4 hari je guys. 3 hari je. Postage confirm Sabtu, Ahad, Isnin dah postage. Ada orang dapat RM62.99. Setia tu. RM60.99. Terima kasih guys, terima kasih. Betul. Dan order. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.
Yang mana dah order semua pun terima kasih banyak-banyak. Okay, Even guys. though dah bayar ke, tapi yang satu lagi pesanan guys, yang add to cart tolonglah payment guys. Tolonglah payment. Kira mana guys kalau ada kata Ya, kan, yang okay? add to cart payment, yang COD tolong bayar, jangan buat lupa. Betul. Jangan buat tiba-tiba puasa lupa ingatan. Betul guys. Ryan kalau boleh ingatkan sekali lagi, kalau yang tak nak bayar, tak nak ambil tu, janganlah dipijak barang tu. Okay guys, saya bagi tahu. Okay, barang Ada ni, orang pijak. barang ni aku pernah kena orang pijak kan. Kayaknya bukan tak tahu ada kianat ke apa. Kayaknya bila dia sebelum return tu macam bekas tapak kaki ke bawah. Tapi perfume aku tu pecah. Kalau boleh jangan macam tu, guys. Aku susah nak pecah mat. Kau balik macam mana pun susah nak pecah. Mungkin dia boleh kemek kotak. Tapi yang aku punya perfume ada gambar tu, aku ada kat handphone aku. Okay. Orang pecah tu. Jadi korang ni yang tengah nengok ni aku sebagai yang paling tua kat sini yang kau belajar sangat Kalau rasa tak nak bayar, jangan kau pijak barang tu Kau relax je. Kalau kau pijak barang tu, kau hadap aku dulu. Okey? Okey, so kalau dah nampak macam kau Okey. nampak macam penat, kalau ada penat tak apa, biarkan saya. aku mesti berdiri tegak. Aku mesti berdiri tegak kat sini je. Arul, tolong pilih yang mana paling wangi. Harus tolong pilih yang mana paling wangi. Okay, Ryan sebelum tu, ramai gila tanya, kurier mana Ryan hantar? JNT. JNT guys. Yes, okey. Lady Zila. Ini bagi saya Lady Zila tapi saya tak tahu lah kalau kena dengan awak punya taste ke cita rasa ke tidak. Kalau bagi saya dua. Sama ada Ocean ataupun yang tengah-tengah tadi apa? Ni. Tengah-tengah tadi. Luvia. Sama ada Ocean ataupun Luvia. Dua ni Lady Zila kalau bagi saya. So far yang inilah. Yang ini bukan tak wangi saja. Cuma yelah setiap orang ada cita rasa masing-masing. Bagi saya dua ni. Jadi Lady Zila kalau nak beli dua-dua ni. Dan apa nak senang beli tiga-tiga. Dan lagi satu saya nak tekankan guys, bila kita berniaga kat TikTok Shop, yang menentukan kita post pakai kurier mana hanyalah TikTok Shop. Saya tak ada hak untuk saya berniaga dan tiba-tiba saya cakap, wah ini saya nak pakai post laju. Tak boleh. TikTok Shop yang bila kita print order, dia akan tentukan kat mana kita nak kena post. Faham kan? Jelas? Okay, jelas kan? Tapi insyaAllah kalau kata order hari ni sampai. Saya sampai, kita lagi seminggu lebih. Lama lagi. Kita nak raya. 14 lagi 2 minggu lagi. Lama lagi. Kecuali kalau kau duduk Sarawak, kau duduk Belgium ke, kau duduk Australia, mungkin dah tak sampai. Kalau duduk Tapi Belgium? kalau order hari ni insyaAllah sampai guys. Kalau Okey? duduk Belgium dah kawan dengan anti apa? Anti Ludi. Anti Suzy. Anti Belgium. Tak kalangan dia tak nak langan anak dia nak juga, kadang juga anak dia tu. Fikar Ramagora. Jadi Zila, Kak Lady Zila akan beli Kak Lady Zila. Kak Lady Zila. Dah, terima kasih Ayah Sofia. Ayah Sofia, terima kasih murah rezeki. Terima kasih Ayah Sofia. Murah rezeki Ayah Sofia. Terima kasih kan. So guys, yang mana nak korang boleh tekan je beg kuning. Kalau korang penat tak boleh okey. Kau biar aku. Okey. Okey. Apa? Okay guys, so yang pernah Aku lapar. kalau ni tak apa, tinggalkan saya kat sini. Kalau ada apa-apa soalan, tinggal ni handphone apa? Aku tak tahu. Sebab macam-macam Pinjam handphone ni. notification macam-macam. Tak, ini phone kau. Bukan. Tak apa. Handphone aku babi. Pinjam je, nak baca komen. Macam-macam notification lain. Pinjam nak baca komen. notification. Bagi. Tak ada, notification tutup je. Rupanya notification tadi notification aku. Ya ke, tengok. Ya. Ada apa pun. Okey, jom. Sekarang Handphone aku. kalau penat tak apa, kejap tepi. Biar saya settlekan semua. Okey guys, insyaAllah saya akan berada di sini sampai 12.30. Saya akan berdiri saya akan berdiri teguh di belakang Ryan guys. Okey. Saya akan berdiri teguh di belakang Ryan. Sebab apa saya berdiri teguh di belakang Ryan? Sebab Ryan, aku nak ambil dua. Ryan, untuk perempuan yang mana paling best? Kalau anda tanya saya untuk perempuan yang mana buat paling best, Ada orang DM. guys, saya tahu ada orang DM aku ni. Kasi dia di TikTok. Suruh dia cancel order dulu, abang cancel order jap. Saya akan berdiri teguh di belakang Ryan sebab apa? Sebab saya nak percuma saja benda ni. Ya, betul. Di belakang Ryan. Okay, kalau tanya saya yang mana the best paling perempuan, bagi saya tiga-tiga ni best. Sebab apa? Saya buat ni hanya untuk unisex. Dan saya buat ni bauan yang bau yang orang kata bukanlah bauan yang sampai kau bau tu tak, bau dia bau kau tu bau sedap bau dan lembut. Okey, kau bila sedap ni kau gelak kan? Nisa kita tak tepi dulu. Okey. So maksudnya saya macam tu lah guys. So guys, murid mah. Allah. Abul. Adul, bukan aku. Jangan nekan. Kejap. Takkan nak ambil lagi dua. Aduh. Okey. Cukuplah dua tadi tu. Okey, dia memang macam ni guys. Bila orang kelakar-kelakar berniaga memang gini. Dan order, terima kasih. Macam lain lah sebenarnya. Aku tak tahu ni. Tak apa. Kau letak je. Tak apa.
Dia orang nampak ke depan ni? Okey. Okey guys. Okey, so guys yang mana nak, korang boleh tekan je back kuning. Tak ada kursi kalau ada kursi tinggi sedap kan? Itulah aku cakap, aku ni dah lah selip dis, sebab tu aku kena gini. Dan order 3. Terima kasih. Okey. Semoga-moga rezeki. InsyaAllah korang cuba pakai. Nanti cuba bagi feedback kat saya dekat mana yang saya tak kenal lah untuk saya punya produk yang kedua ni. Okay? Betul. Sebab saya salah satunya orang kata kenapa Ryan keluarkan body spray ni? Sebab saya memang seorang yang memakai body spray. So saya suka satu lagi satu, kita ni kekemasan bukan berdasarkan diri kita, cara kita pakai pakaian, tapi adalah wangian untuk diri kita pun kita boleh menaikkan kita punya confident diri, confident level kita. Okay? So kat itu faham lah, kekemasan bukan bergantung kepada rambut, pakaian, tapi kita punya bauan badan dan sebagainya. Ini kemas tapi bau ketiak, tak jadi. Okay? So guys, yang mana nak, korang boleh tekan beg kuning sekarang. Yang korang boleh pilih korang nak mana. Korang nak cuba saja dulu ke? Korang boleh cuba je yang mana-mana korang nak. Tak ada COD, ada lah guys COD. Ryan buka. COD ada, saya buka. Ada guys. Paling sedap apa Zee, kalau awak tanya saya, kalau awak first time nak try, saya tak berani lagi nak bagi tahu yang mana first time kalau awak cuba. Tapi kalau ada kata, awak kata Ryan first time saya nak try, awak seorang lelaki, awak boleh cuba yang biru. Betul. Yang usia. Okey? Setuju. Kalau ada kata awak dah cuba yang ni, awak kata sedap, awak nanti awak barulah awak ambil yang berlainan. Maksudnya awak boleh ambil purple, awak boleh ambil yang Nightfall. Senang cerita, lelaki yang ragu-ragu untuk ambil untuk kali pertama ni, better korang ambil Ocean dulu. Sebab Ocean ni bukanlah bauan lelaki sangat, tapi bauan yang paling kena dengan lelaki adalah bauan Ocean. And bauan ni fresh. Bila korang main sukan, korang berpeluh ataupun korang kerja kat outdoor ke apa, memang sangat sesuai untuk dipakaikan. Sebab dia akan lagi naik, bila lagi peluh, lagi naik bau dia. Okay? Yang paling penting sekali, dia akan tahan sehingga 8 hingga ke 12 jam ikut pada pemakaian masing-masing. Okay? Right. Geng, sekarang ni masih ada lagi ni. Masih ada lagi orang tak payment. Masih ada lagi orang yang tukar. Jangan yang tukar saja geng, sebab malam ini kita tak tahu lagi bila lagi malam-malam ni seterusnya untuk kita live. Untuk kita jual lagi perfume ni. So selagi masih ada malam ni, kita akan live sehingga 12.30 minit malam. So kita ada lagi 20 minit. 20 minit yang terakhir ni, guna peluang ini sebaik mungkin. Yang mana tengah tukar tu, check out terus. Jangan tukar sebab korang akan rugi pada hujung live kita nanti. Okay? So guys, korang yang mana belum buat payment, guys, belum buat payment lah. Okay, janganlah lambat-lambat guys, saya aja saja. Okay? Ni yang mana tadi tu duk push nak COD. Kita dah buka dah COD. And sekarang pula 12.10, kita tahu, kita faham band tengah maintenance. So kita sementara tengah maintenance ni, korang tak boleh nak bayar pakai kad ke apa. Korang just boleh COD, nanti bila sampai je kat rumah, korang ambil and tolong jangan enjoy ke apa. Korang terus make payment, okay? Betul. Right, malam ni kita ada 3 bauan yang berbeza. Saya ingatkan balik, kalau mana-mana para lelaki yang pening untuk kali pertama ni, korang nak ambil bauan yang mana, saya amat recommend bauan Ocean. Sebab bauan Ocean ni sangat tak pelik untuk pakai dekat lelaki. Betul. Tapi yang paling penting, 3 bauan ni adalah bauan unisex. Betul. Mesra untuk lelaki dan perempuan. Dan yang paling penting adalah mesra solat. Okay? Boleh buat solat? Tak. Kau fikir tadi apa? Kita jual untuk orang apa? Tak, lagi satu kan, saya nak bagi tahu lah guys. Okey, yang dah membeli, saya dapat 2-3 cek yang cek saya hantar ke kampung Masjid Manong. Bukan saya yang hantar barang korang. Korang dah sebelum nak membeli, korang dah set dah alamat korang, nombor telefon korang, semua apa yang kita nak kena isi nanti untuk detail untuk hantar ke JNT. Dia fikir COD betul-betul kau yang hantar. Kalau COD bukan saya yang hantar tau. Korang dah set dah. Susah juga. Faham kan? So guys, kalau korang ada kata nak, korang boleh tekan je beg kuning sekarang. Yang mana korang nak lah. So korang boleh ni lah, check out beg kuning. Kalau nak tanya saya, kalau tak nak rugi, ambil COD pula. Ambil combo Combo kita dengan harga RM69.90 sahaja. Betul. Okay? So apa-apa pun guys, korang kena tekan beg kuning dahulu. Okay, insyaAllah. Okay, so korang sambil kalau lagi sekali saya ingatkan, kita ada 3 bauan. Ocean. Ryan Ocean Asul. Ocean Asul. Lagi sekali saya ingatkan, bauan Ocean adalah bauan fresh. Korang just ambil je benda ni sebagai point dia, point terbesar dia. Bauan Ocean, iaitu botol biru kita, adalah bauan fresh. Bauan Love
iaitu botol purple adalah bawaan romantik, dan yang terakhir bawaan botol pink iaitu night love adalah bawaan seksi. Okey, tu kan. Okey, cuba tanya. Berapa lagi yang nak Ocean? Komen satu je. Okay, komen satu yang mana nak try Ocean lagi guys. Komen try satu. Ocean. Atau dia komen try Ocean. Kalau anda kata yang nak try Ocean sekarang, cuba komen satu je kan, boleh ke? Okey, komen satu je. Okey, saya nak tengok berapa orang. Saya nak buka mungkin 20 orang, 10 orang, tak ada masalah. Okey? Komen satu korang yang nak try Ocean. Ocean ni betul-betul kita tak jangka. Tak jaga lah benda ni. Maksudnya korang expect lain. Aku Saya expect dua ni aku sebab memang suka dua ni. Alright, and then lagi satu bawaan ni, dua ni pun memang bawaan yang macam mana kita nak cakap, bawaan dia memang selalu kita bawaan branded yang mahal lah, botol mist ni. Body mist. Body mist. Botol mist. Maksudnya botol Atau mist. dalam 50 lebih orang komen satu, saya buka untuk 20 orang saja. 20 orang sahaja. 20 orang. So sekarang tengok check out kat beg kuning. Ada tak Sekarang dekat beg untuk kuning? 20 orang sahaja guys. So yang mana sempat tekan beg kuning sekarang, check out beg kuning sekarang, okey? Sebelum sold out guys. Yang mana nak tengok beg kuning sekarang, okey guys? Korang Ocean dah restock korang, tapi untuk 20 orang sahaja. Korang boleh check beg kuning sekarang. Alright, yang mana-mana tadi tengah mosen Ocean tu nak bawaan Ocean, boleh tengok balik beg kuning sebab kita dah restock balik semula beg kuning kita pada bawaan Ocean. So apa lagi tunggu? Terus check out payment terus, okey? Okey, dan payment. Terima kasih Okay, punya. geng, alang-alang tu 4K macam mana ni, boleh tak kita nak tahu? Boleh tak korang komen Mosen dalam banyak 3 botol ni, 3 bawaan ni, mana paling hangat pada malam ni, mana paling banyak order pada malam ini? Kita nak tengok Mosen tu keluar. Itulah pemenang dia untuk bawaan apa paling hot pada malam ni. Siapa pula Mosin? Bukan Mosen ke apa? Itu siapa? Ocean, Nightfall. Kita tengok Mosen mana Ocean, yang keluar. Ocean. Itu adalah bawaan yang paling hangat pada malam ini. Betul. Syami, kebanyakan lelaki komen Ocean, perempuan komen Nightfall. Ya. Wah, ramai nak bawang-bawang katil sebegini, okey? Maksudnya 2027 makin ramai yang So insyaAllah dengan adanya bawang Nightfall ni menjadi asbab orang yang tak dapat anak boleh jadi ada anak. Betul. Yang tak dapat cucu boleh jadi cucu. Betul. Okey, so sama-sama kita doakan semoga segala urusan dipermudahkan. Betul, renyak selagi boleh renyak. Yes, yang mana perempuan bakalan Nightfall untuk membuka para suami anak dan para lelaki. Kalau korang nak fresh, korang nak tak nak lembau, korang pakailah bawaan Ocean sebab korang akan kembali cergas di malam hari anda. Okey? Teruskan, jangan tewas. Dan bila korang dah combinekan bawaan Ocean dan juga bawaan Nightfall ni, jadi bila habis ke semua benda, korang akan pakai bawaan Love untuk menyatukan padu, iaitu bawaan romantik kita. Wah. Syami, masih ramai yang add to cart Syami. Lepas tu, kau fikir ni brand Ma- apa? Masih ramai yang add to cart. Alright geng, jangan Macam mana tukar, ni? Jangan tukar, kita ada lagi lebih kurang 14 minit yang terakhir sahaja lagi. Betul. Habis je 14 minit, tak ada lagi live kita esok ke lusa ke, kita tak tahu. Takut Raya nak buka untuk lepas. Ocean sold lagi sekali. Oh, Sebut dah balik tu. Patut daripada tadi aku tak Oh, dapat shit. tangkap. Blue soul out. Alhamdulillah. Bawaan Ocean ni kita dah restock berapa kali dah malam ni. Betul. Kita dah open habis. Open habis. Aku rasa dah dalam 4 ke 5 kali dah. Betul. Bawaan Ocean ni kita restock. Betul. Tapi jangan risau, Love dan juga Nightfall masih ada lagi stok yang masih tinggal. Tapi tinggal tak banyak juga. So mana-mana yang nak melakukan pembelian, tolong make payment. Terus check out, jangan add to cart sahaja. Sebab kita tak tahu berapa lama lagi. And then kita tak tahu bila next time lagi yang akan live ini berjalan lagi. Betul. Macam patutlah aku berendah ambil kau Asal? Kau pandai buat sale lah ni. Mana ada, biasalah. Patutlah. Tak, Coffee Brothers memang patut. Sebab bila buat sale, dapat gaji. Yang ini? Yang ni, dapat maki. Okey, aku faham. Hidup Arwah Rashid, Alhamdulillah. Alhamdulillah, hidup Arwah Rashid. Yang bercakap pun dia ni ada
Wah, Sul, apa yang Sul? Apa yang Sul, geng? Ada yang Sul ke? Ocean. Ya, Ocean. Okay, geng. Sul lagi. Apa dengan Syamil dah buat soul lah. Kita dah cuba dah ni. Nak promote yang lain ni. Tapi orang pandang Ocean saja pandang. Sekarang pilih. Kau mula relax, bagi api handle. Okay, kau relax dulu. Macam tu je kau buang kan tu. Bukan buang, Oh. bagilah kau relax je. Kita nak bagi banyak kali di stok. Sampai banyak ni. Ini ada kata nak lagi ni. Tidak. Lepas ni kau balik kan ni? Bukan baling, maksudnya bagi kau relax dulu. Sebab kau tak nak live pukul 5 ni. Dah adil lah. Okay? Okay? Okey, tak ada masalah. Okey? Okey tu. Ni. Okey, okey tu. Okey buat okey. Ya, betul. Ya, mana? Okey. Tu. Baca tu. Bro. Tak balik lagi. Yelah, tak balik. Tapi okey lah. Elok ada. Okey lah. Sebab bagai sampai lambat je. Sampai awal. So guys, korang yang mana nak, korang boleh just go to beg kuning, korang boleh pilih korang yang mana. Tapi kalau ada kita tanya saya kan, katalah ada yang belum berkemampuan. Katakan lelaki yang belum berkemampuan, kata nak support, nak teringin nak pakai satu. Tolong pilihkan yang terbaik. Okey, saya just awak kalau lelaki, kalau ada kata awak first nak try saya punya barang, awak nak beli satu je. Saya sarankan awak beli Ocean. Tapi kalau ada kata perempuan pun sama. Kalau ada kata, saya ni first time nak beli produk awak, saya tak berani beli 3, saya nak beli satu. Try lah antara dua ni. Betul. Tapi sebenarnya tiga-tiga ni bukan ada spesifik dia untuk lelaki ke. Tak ada. Dia semua tiga-tiga ni adalah unisex. Faham kan kata? Faham kan? Faham. Okay, kau faham? Faham. Okay, kau teruskan jap. Okey? Cari pun jap. Kau bincang handphone. Kau relax. Aku pandai buat benda lain. Jadi guys, Ryan dah pun kaya. Alhamdulillah. Jangan lupa pada 12, 13, 14 juga 15 hari bulan saya akan berniaga di PWC untuk event Let's Raya guys. Saya sudah 88 jam. Daripada wanita-wanita di luar sana, saya ada menjual tudung, okey, dan juga saya ada jual kuih raya dan juga kurta saya untuk clear stock pada tahun depan sebenarnya. Okey, jadi jangan lupa datang ke PWC pada 12, 13, 14 dan juga 15 hari bulan 88 jam tanpa henti saya akan berada di sana. Okey. Paling wangi yang mana? Okey, kalau tanya saya yang paling wangi guys, yang paling wangi bagi saya sebab saya lelaki, saya akan pilih Ocean lah. Okey, untuk lelaki lah. Ini untuk lelaki. Okey. Tetapi kau kena tahu, benda Allah ni, body mist ni sesuai untuk semua, lelaki dan perempuan sebab dia adalah unisex, semua boleh pakai. Tak ada masalah. Cumanya untuk lelaki bagi saya ini dia guys, Ini dia guys, Tolution dan Tete Love. Saya nak bagi Ryan tengok, saya seorang pun boleh naikkan view guys, Bagi 4K view guys, Harus. Dan order Luvia. Dan order Luvia. Terima kasih Ki Syairi, terima kasih Ki Syairi, terima kasih banyak-banyak. Jadi guys, jangan lupa dengan harga RM28. Sold out. Ocean dengan combo sold out. Cuba tengok. Ocean dengan combo sold out. Combo. Ocean Apa nama dia? Combo. Ocean dengan sold out. Ocean dengan combo sold out. Ya. Power lah. Ocean dengan combo sold out guys. Terima kasih dan order Ocean. Terima kasih guys. Jadi guys, teruskan membeli. Okey, sebelum raya. Kalau korang beli, kenapa kita buat live sekarang guys? Sebab apa? Sebelum raya kita nak barang dah sampai. Kalau barang sampai time raya, takut korang tak ada kat rumah, korang pergi beraya. Jadi order sekarang supaya barang boleh sampai sebelum raya guys. Okey, ada yang tanya saya apa yang dijual oleh Arul ini? Okey guys, dan order Nightfall. Terima kasih. Thank you. Apa yang dijual oleh Arul guys? Di sini saya jual body mist Rin perfume. Okey, ataupun Ryan perfume lah. Itu ejaan singkatan dia je. Okey, kita ada Ocean Blue, kita ada Nightfall dan kita ada Luvia. Kalau tanya saya apa keistimewaan dan antara ketiga ni? Ocean Blue untuk lelaki. Nightfall untuk wanita. Nightfall juga. Luvia untuk yang mana pun bisa. Okey? Jadi tak adalah guys. Okey, tiga-tiga boleh digunakan. Okey, apa dia? Macam mana bau dia? Guys, ini bau manly, iaitu bau yang agak keras, bukanlah keras sangat tetapi bau yang fresh. Okey? Dan juga ini dia, Nightfall, bau yang manis, bau yang suci, murni, bersih di atas katil. Confirm bila pakai seminggu, pergi cek doktor, pergi cek hospital, dalam dah ada kandungan. Okey? Boleh. Okey, dan juga kita ada ini dia guys, Luvia. Okey, cuba tanya dia orang, siapa nak combo dengan Luvia lagi, nak restock? Nak restock lagi? Siapa nak restock Luvia dengan combo lagi? Nak restock, siapa nak? Siapa yang nak? Restock? Apa Ocean Arrow? Arul? Ocean
Siapa nak restock Ocean dan siapa yang nak Dan combo. Siapa nak restock Ocean dan juga combo, Yep. sila tekan 1 guys. Siapa nak restock Ocean dan combo, sila tekan 1 cepat. Kalau korang kata ramai nakkan Ocean, kita akan restock. Kalau siapa nak restock Ocean dan juga combo, sila tekan 1. Let's go. Apa style baby? Perfume Paradise tak nak panggil aku je tu. Sumpah lah, kena ada partner lah. Hai, amoy. Okay guys, teruskan guys. Satu-satu ramai. Tekan satu. Kita dah cakap 300 orang tekan 1, baru kita akan restock untuk Ocean guys dan juga combo. 300 orang yang tekan 1, baru kita akan restock untuk Ocean dan juga combo. Jadi teruskan tekan 1. Jangan lupa guys, 12, 13, 14, 15 saya akan berada di PWTC. Event selama 88 jam tanpa henti. Untuk event Let's Raya saya akan jual tudung di situ. Jadi kepada wanita-wanita di luar sana, macam-macam malu-malu dan juga maksu-paksu di luar sana, jangan lupa support tudung saya, kurta dan juga kuih raya saya. Okey? Terima kasih Alumai. Ya, Sherol forever. Sherol pasap prap. Okey? Terima kasih banyak kan. Oh, aktif aku malam ni Terima kasih banyak. Jadi guys, ramai yang memang nakkan saya restock Ocean dan juga nak restock Nak restock ke tak nak? Memang kiwak production. Okey, lagi sekali. Guys, production tak bagi sokongan tu. Lagi sekali. Aku tanya production senyap tu. Lagi sekali dah tak jadi. Okey. Dia sekali je. Nak restock ke tak nak? Kita tanya bos, nak bos nak restock ke tak nak? Nak ingat dia komen berapa? Kalau nak komen 1. Guys, kalau nak komen 1, Raya cakap kalau korang nak restock Ocean dan juga combo, komen 1. Komen 1 kalau korang nak restock. Sebab sekarang ni tengah hit adalah Ocean. Kita dah terjual sebanyak 3,000 pieces untuk Ocean hari ini sahaja guys. 3,000 pieces. Okey. Jadi sekarang tengah hit, yang tengah hot adalah 3,000 pieces Ocean. Okey, dah sold out. Tetapi kalau korang nak lagi beli, ada yang tak dapat lagi, kita akan cuba untuk restock sekarang juga. Tapi tak banyak, tak boleh buka banyak. Okey, kalau kita buka semua, Ryan balik-balik, tak ada barang dah nak jual. Okey, jadi habiskan kat sini mana yang ada saja. Ramai yang nakkan Ocean, okey. Tetapi kepada anda di luar sana, jangan beli banyak sangat sebab 12, 13, 14, 15 saya akan berada di PWTC untuk menjual tudung, kurta dan juga kuih raya saya. So jangan habiskan duit banyak sangat dekat sini. Belilah 2, 3 ataupun combo supaya selebihnya boleh spend di booth saya guys Dan yang paling penting, booth saya di sebelah Sheila Hamzah dan juga Ubay guys Terima kasih banyak. Jadi guys, ramai raya yang nakkan restock. Tapi combo tak payah. Relax, combo tak payah. Apa? Combo kita letak 10, Ocean kita letak 30. Okey, combo letak 10, Ocean kita letak 30. Kau relax, sold out. Kau relax, mesti sold out. Guys, tolong guys. Ocean kita letak kenapa pinjam lambai? 5 4 3, 2, 1. Korang dah restock. Korang cepat-cepat tekan beg kuning guys. Kita dah restock Ocean guys. Ocean 30 dan juga combo 10 sahaja. Jadi siapa cepat dia dapat, COD ada, payment online ada dan semuanya ada. Yeah, go. Let's go. Come on, let's go. Ocean dan juga combo dah restock guys. Ocean dan juga combo dah di restock guys. Cepat guys. Bagi tadi sekejap sahaja Ocean sold out dan mungkin ini adalah kali terakhir kita akan buka untuk Ocean dan juga combo. Kita takkan buka dah selepas ini. Okey. Jadi sila cepat, jangan lambat. Sebab apa saya cakap? Sebab Ocean merupakan pilihan hati anda. Okey. Okey guys, Ocean ada 30 sahaja dan combo ada 10 sahaja. Combo ada 10, Ocean ada 30 sahaja. Yang pasti dah boleh payment, teruskan payment, jangan add to cart guys. Lagi satu, sebelum ni ada yang beli COD betul. Saya minta tolong sangat-sangat yang mana beli COD jangan joy. Itu yang betul, jangan joy. Barang sampai sila standby duit anda siap-siap dan bayar dekat postman. Okay? Betul. Dan payment, terima kasih kirim. Thank you kirim. Teruskan membeli sebab ini mungkin adalah kali terakhir kita akan buka combo dan juga blue. Okey? Jadi tolong sold outkan barang tengah hangat di pasaran. Okey? Barang tengah panas. Alhamdulillah. Betul guys. Betul. Sebab apa guys? Sebab semalam waktu Ryan WhatsApp dalam grup Kroni katanya 5-6 orang yang akan buat live. Alhamdulillah. 15 minit berdiri seorang diri di sini. Yang lain main handphone, ada yang main ML dan juga ada yang charge handphone guys Dan order 2 botol Ocean. Terima kasih. Acong Speed, terima kasih Acong Speed. Terima kasih. Sila tag Perfume Paradise, sila tag.
Okey. Dan order Hari Haikal. Terima kasih. Tengok check kalau ada soalan bagi tahu. Sampai sebelum raya ke? Iya, akan sampai sebelum raya kalau korang purchase malam ini guys. Confirm akan sampai. Okey, kita raya ada lagi dalam 14 ke 13 hari lagi. Okey. Ke 12 hari macam gitulah. So, dia memang akan sampai sebelum raya. Confirm akan sampai sebelum raya. Melainkan korang duduk Belgium. Jadi kalau Belgium kita tak tahulah, tak dapat nak agak expectation kita bila dia akan sampai. Okey, dan order. Terima kasih Azim. Betul. Thank you Azim. Kalau dah sold out bagi tahu untuk lagi berapa lagi? Blue dengan ni. Ada lagi berapa lagi? Ocean dengan combo lagi berapa Yayan? Ocean dengan combo lagi berapa? Ocean dengan combo ada lagi. Ada lagi berapa? Kita nak tengok Ocean 30, combo 10. Ocean ada lagi 19. Ocean lagi 19 tu guys. Maksudnya 11 dah terjual. Lagi 19 sahaja Ocean madam. Ocean yang kita ada. Jadi tolong cepat beli supaya kalau barang sold out, cepatlah aku pergi Moreh. Ya, betul guys. Pergi Moreh ni kan penat dah penat aku bercakap ni. Okey, jadi kita orang nak pergi Moreh. Jadi cepat sold out kan untuk Ocean juga combo sebab Ocean tinggal 19 saja dan juga combo tinggal 10 sahaja. Betul guys. Kalau korang tanya saya yang perempuan yang mana paling best adalah Luvia korang. Betul. Luvia adalah bau floral dan juga Yang dia tegur. Hello. Apa dia? Dah habis jual lah Noah. Oh Noah. Dah habis dah. Tak apa lah, kita orang okey je lah. Raya pun dah cakap tadi, dia pergi Lembang. Aku ingat Noah datang tak datang. Cewa, muka berubah lah. Satu AV lah, aku terasa sumpah. Tak apa, dia baru nak gerak kan? Aku kat mana? Satu stroke 1 F2A. Wah guys. Tak apalah, itulah Satu yang korang banggakan. F2A. Itulah yang item yang korang puja. Yang korang banggakan, koloni baik. Okey, tinggal lagi berapa Yan? Koloni dah berubah. Banyak perubahan. Tengok, kita lah daripada 10.5 12, 21 baru sampai. Banggakan lagi. Banggakan lagi apa yang boleh dibanggakan. Teruskan banggakan. Okey, kalau boleh rehat dah. Orang dah nak end lah, dah nak balik lah. Balik. Ha? Sekejap guys, nak buat mengajuk jap. Kita kena buat mengajuk sikit. Terpulang kalau korang rasa korang nak support dia, teruskan support. Tapi kalau tanya saya, tak tahu lah. Janji 10.5, 12. Satu dah. Tak apa, kita kan main-main kita buat macam ni. Tak apa, dah habis lah berniaga ni. Kita buat macam ni kan. Kadang-kadang masuk. Dia buka je pintu kan. Kita terus cakap, terima kasih kan, terima kasih banyak. Tapi macam memang terasa betul. Saya cakap, ini memang ke depan ini, memang terasa betul. Tapi tak, aku tahu lah. Cuma abang saya, Dia cakap aku tadi, aku pergi Lemang jauh weh. Tahu-tahu datang TV, terasa weh. Saya tak saya okey. Tak apa, macam mana dah dia. I feel you bro. Tak apa, nampak macam mana. Dah memang dia macam gitu dah. Tak boleh apa-apa, tak boleh apa-apa. Memang dia macam itu guys. Saya tengah cakap, memang dia tak boleh buat apa dah. Yang paling penting, Yang paling penting tudung yang kurta ada Tudung dekat. kota 12, 13, 14, 15 di PWTC. Jangan lupa support saya 88 jam. Okey? Korang free macam tu. Ni aku pinjam ni. Kau buat lagi aku punya pun pula. Kena aku je, yang ni jauh. Aku dah faham. Tak payah. Aku dah dia dah. Bila tak payah tu benda yang nak. Aku tudung aku dah ada strategi aku dah. Strategi apa? Ada. Kawan-kawan juga. so kalau ni kata tu berapa bulan boleh je. Tak ada lah. Aku dah ada strategi. Aku tak buat lah tudung. Lepas tu jual lah kita orang ada kat bawah juga Tak kan. payahlah, datanglah sehari. Boleh berapa bulan? Tak bercakap beri sangat. Tak bercakap beri sangat. Betul lah, kalau ada kan tak. Alasan dia Tak, tadi. bukan. Sabar aku habis sini dulu, habis sini dulu. Dua dalam satu. Stall kat rumah kau, lepas dia ganti aku pula. Habis untung kat aku apa sebenarnya untung kat aku? Kau buat lah. Untung kat aku apa untung kat aku dia? Tak, memang terasa betul. Memang terasa. Memang terasa. Memang betul. Nak masuk mah cakap Tak. nak masuk dah konten. Tak, aku dah cakap dah. Bengkak ni. Start pada malam Bengkak kodok. ni. Malam kodok dah hilang. Tak, yang hitam problem. Nuah pun hilang. Sekarang ni kau jangan masuk AI please. Aku tak boleh, aku tak lepas. Ya kalau kau lepas masuk kau jangan. Aku takut Aku kau takkan sama. Aku bar nanti. Tak ada. Okey, gini. Tengok dia buka je pintu. Okey, terima kasih banyak Dah, guys. Kita akan nak. Ni memang ala-ala nak elah kan? Memang elah tu. Dah, betul. Dia pakai layan kan? Kita baca doa, kita baca doa. Dia masuk je.
Terima kasih banyak kan. Lepas tu baik dia bahasa salah aku berniaga seorang Mak. Okay. Apa pergi lagi seorang? Lepas tu kalau saya cakap apa? Dalam IT bodoh ha? Dia macam Ah. ni. Dah lah, kau suka-suka aku tak suka lah. Aku tak suka. Aku, Aku masa- rasa. aku dah nampak sikit-sikit perubahan lah. Betul. Tak kalau tanya aku nak kata penat. Aku benak aku berniaga Mat. Bazar. Aku penat, weh. Aku berniaga betul. Ah. Boleh je ini. Kenapa dia tak boleh buat macam tu? Kenapa? Siui. Sebab dah ada nama, dah ada nama kan. Dah ada nama. Aku dengar, aku elok dia nak cakap dia penat tak penat menjangkung pergi kat tadi. Tapi Aku boleh ada kena 2 orang awal dengan kurang. adalah. Asal tu, cangkuk apa ni? Kau ada cerita ke? Tak cerita yang tu. Kau Terima kasih pada semua yang support Raya punya produk. Kita orang pun tak berkira dengan diorang, dan kita orang Raya pun minta bantuan daripada diorang, dan kita orang rasa macam tak salah pun untuk kau tolong kawan-kawan kita. And then cuma kalau tuan-tuan aku ada produk, tak tolong aku sakit hati ke lah. Okay. tak masalah. InsyaAllah. Okay, terima kasih sangat-sangat. Ya, kau cakap apa sikit banyak Terima kasih guys yang membeli. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you so much yang mana dah join, yang mana dah support, yang mana dah bantu, yang COD tu semua. Terima kasih. Thank you so much. Ada lagi ke beg kuning? Bukan dah habis? Habis. Okay. Terima kasih Ryan. Terima kasih. Terima kasih Jumpa Okay guys. next lah. Bye. Thank you guys yang mana dah purchase. Terima kasih korang. Thank you for the support. Okay, so guys, Alhamdulillah Alhamdulillah sold out Rian hari ni. dah Noah kecewa dengan Noah. Aduh. Tak apa guys, so saya Alhamdulillah siapa yang dah membeli dengan saya. Mana dia bohong? Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, dimudahkan lagi lulusan. Air sikit. Dipermudahkan. Tak, mana handphone nak baca komen tak boleh ni? Nak baca komen ni? Sekejap, handphone sekejap. Dah. Nah, dah lah, kau tak datang. Kita orang dah ni dah. Kita orang tolong lah yang lain. Okay, so guys, Apa ya? Habis dah sold out. dah berniaga dah. Oh, berniaga. Dari tadi pukul 10 hari. Penat lah, pukul 10.30 tadi jalan. Lambat sikit. Tak, kau kerja. Faham dia, sekarang kan dah masih IT. Ya. Dah busy lah. Tak apa, kita orang semua faham lah kawan-kawan busy. Dah faham lah, it's okay. Mana ada busy lah? Ya. Siapa Apa jadi paling keluarga laju? aku sebelah. Apa tu kita orang tunggu dia sebelah. Ryan, ada orang tanya, kalau contoh dah sold out, boleh beli dekat showcase kau ke? Kalau dia kata ni ramai ke yang nak guys? Tak tahu dah. Okey, kalau dia kata ramai yang nak, tak apa saya berniaga. Saya seorang tadi dengan Tiarula. Okey, ramai yang nak guys. Okey, kalau ramai yang nak ke, kalau nak saya berniaga je lagi sebab tak pergi murah lagi. Boleh Kau push boleh lagi? murah ni? Tak apa, lambat sikit, okey. Cuba tanya dia orang lagi. Kau boleh murah? Korang ada yang nak lagi ke body mist? Ambil. Ada yang nak lagi ke body mist? Kalau ada, korang tekan 1. Buka. Tanya. Kalau ada, korang tekan 1 guys. Sofi tak ada. Sofi tak ada. Sofi tak ada guys. Ramai lagi ke yang nak yang belum dapatkan Ramai lagi ke yang nak body mist Ryan guys? Kalau ada, korang boleh tekan 1. Kita akan cuba untuk restock lagi korang. Masuk lah. Okay, so guys, Saja. aku bawa lemang ke? Bawa lah. Makan lemang dulu ke? Baru berniaga boleh ke? Penat lah guys? Pergi rehat sekejap boleh? Niaga lah, aku niaga. Ya, makan lemang dulu kita Oh. live sambil live sekejap. Kita tengok lah. Kejap. Allah, kau makan. cakap- Okey. cakap je, Noh. Okay, kau boleh pergi kat beg kuning sekarang. Belum ada beg kuning. Tak ada je. Okay, paling-paling pun buka beg dulu. Beg buka dulu. Macam mana? Beg buka dulu, okay. Beg, okay dah buka lah. Okay, tak ada beg kuning. Noah, terangkan sikit produk tu. Okay kawan, kita ada produk warna purple, warna pink. Okay, Noah. Okay, Noah sekarang kat sini ada 3 produk dan 3 bauan. Okay, boleh tak Noah bau satu persatu yang mana paling favourite Noah? Okay, yang tu warna purple dulu. Luvia. Bukan dekat muka. Badan. Semua boleh. Ui, pedih je. Ya. Tutup pintu Fah. Bukan dekat muka. Hilang jerawat ni. Mana lah tu? Okay. Yang itu bau Nightfall. Yang itu bau Luvia. Warna purple. Dan last warna biru adalah bau Ocean. Depan.
Uish. Okay, antara tiga-tiga tu yang mana Noah paling suka? Yang mana? Luvia. So Luvia paling best lah bagi Noah. Ya, betul. Okay, Sebab cuba dia- describe sikit bau Luvia tu macam mana? Macam mana? Bau apa? Kau buat lemah mana? Bawa. Kanan. Ada dekat dalam kereta. Ada bawah lah. Ryan? Ada. Okay. Noah tengok ni. Okay, bagi Noah yang mana paling best? Bau dia antara tiga-tiga ni. Ni lah. Bau Luvia, Luvia, guys. Bau dia Sebab Syami tadi dia pilih yang ni. Zoom out. Dia tak boleh zoom out sangat guys sebab aku nampak produk ni. Ada lagi. Tak ada tiga sahaja. Tak boleh zoom out sangat guys. Aku nampak produk. Ada tiga sahaja. Oh, sebab kalau tak ni tak boleh Dan aku tak buka produk Oh, lagi. tak buka lagi? Tak apa, ramai ke yang nak guys? Sebab saya kau tekan satu yang mana yang nak. Gentle cakap je. yang bising kan Wah? Yang bising kan? Sebab dah lambat. Betul. Dah eh? Aku keluar sini. Okay. Okay, ramai lagi yang nak. So guys, saya okay, saya boleh buka beg kuning kejap Okay Noah, kalau kau tanya aku tadi, tadi Syami minat yang ni. Syami minat yang ni. Ryan pula dia akan pilih yang ni. Engkau pilih yang ni. Kenapa kau pilih yang Luvia ni? Sebab bau dia memang Bau dia macam mana? bau dia macam tak nak cakap tapi sedap. Bau dia bau apa Tertarik yang lah, kau boleh tertarik. rasa? Tertarik lah sebab kan Luvia ni kita rasa tertarik. Oh, rasa tertarik dekat kau. Tertarik. Tapi kau rasa bila kau datang ni, kau rasa kau ada pembeli ke sekarang ni? Sebab Eh. kalau kau ada pembeli, Ryan nak restock lagi sikit. Ni nak abang main. Ni Okey. orang dia. Kau buka je kau tengok. Apa? Kau nak buka berapa? Kau buka 100. Semua bawang 100 kali dengan combo. Ada combo. Combo ada. Combo macam mana? Kau bagi tahu Combo aku. 3. Combo akan dapat 3. 3 berapa harga dia? Ada yang murmur je. 3 aku bagi harga satu RM28.99. Okey. Okey, kalau anda kata RM28.99 kali dengan 3 dapat harga RM86.97. Kita kira 87 lah. 87 Okey, tapi aku bagi pada malam ni RM69.90. Kau diskaun RM17. Murah. Okey. Kalau macam gitu kau buka aja apa yang patut. So kalau dia orang nak, maksudnya kalau anda kata dia orang nak yang jimat, ambil yang combo terus. Betul. Boleh, murah sebab jatuh satu harga RM28. Kalau RM28 Noah, tapi banyak sangat lah 100. Betul ke korang buat 100? ini orang dia pijak. Betul korang buat 100 ni? Ini orang dia. Banyak sangat tau. Hei, kau tak hei. Okey, so aku buka beg kuning dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Guys, yang nak beli korang boleh tekan beg kuning sekarang. Beg kuning sekarang korang. Yang ini adalah bau ocean korang. Kalau korang nak bau fresh-fresh, korang boleh pergi dekat ocean warna Kalau boleh biru. korang ambil yang combo. Cerita cakap. Ya, betul. Combo. Yang ini adalah bau Luvia. Dia kata mana Aci, dia dapat tadi 58. 58 tu kira murah lah, abang dapat 3. Ini 369 bang. Abang dapat 58 murah ke? Uish. Ha. Bermaksudnya pijak. Kalau korang tak nak beli minyak wangi, beli pijak. Bau dia sangat wangi. Ada dalam combo Okey. Dah. Okey, kalau korang nak pergi dekat bauan Luvia, korang boleh ambil pergi. Apa? Saya- Siapa yang beli ni? Saya dapat 62 Mantap. Ada orang beli je, ada orang beli je. Orang dapat- 28 gila lah. Mantap. 28 3. Kau jangan nak menipu Takkan 28 3 cuy. Biar 62. Mantap. Teruskan Saya tak dapat. Teruskan Akak tak dapat yang beli mana? abang-abang dan kakak-kakak. Berapa yang kau buka Muhammad Ryan? Berapa yang kau buka? Kau bagi Oi, tahu laju aku kau punya viewers. Sekarang kau buka berapa? Okey, sekarang aku buka combo. Dia orang banyak beli combo. Combo tinggal lagi 9 je, Mat. Combo Tinggal lagi 9 Tadi kau buka combo berapa? 100. 100. Tinggal lagi 9. Apa? Lagi 9 cuy. Mesti soal. Ni aku cakap kau, aku petik 3 kali je. Terus. Tapi kau kena tahu ni ada COD, takut dia orang menipu. Tapi tolonglah jangan menipu benda ni. Okey, korang yang Tapi mana soal add to je. cart tu, korang yang mana add to cart, korang terus purchase Betul. guys. Sebab harga dia Okey. akan berubah. Harga dia akan berubah. Sebab Ya, kalau betul. korang esok kalau korang mau beli, harga dia mungkin akan jadi 80 lebih. Betul korang. Tapi kalau kau terus beli malam ni, harga dia jadi 60 lebih. Ya betul. Yang mana korang dah COD tu, bila dah sampai dekat Tapi rumah kalau- korang, kalau- pastikan barangan itu dibayar guys. Tapi Luvia Luvia. Luvia ni kalau korang beli, bermaksudnya korang geng dengan korang.
Korang geng aku. Ya betul korang. Kalau korang nak jimat. Ni Luvia. Ya betul. Oh, betul. Kalau nak jimat Habis, sold out. Sold out. Untuk combo sold out. Combo sold out. Alamak, laju pun beli ni. Tutup COD tapi saya ada betul-betul ada yang orang pembeli COD pun ada kat saya sebab tu saya tapi buka. Kau jangan Sold out. Kau jangan ni, jangan main-main. Sold out. Yang satu-satu ada tak? Yang satu-satu. Satu-satu ada tapi kalau dia Yang kata satu-satu kau buka berapa tu? aku buka 100, satu-satu ada lagi. 100. Ha. Okey, sekarang ni kau beli warna purple. Siapa yang beli warna purple tu bermaksud ni sokong dengan aku. Kau faham tak? Sokong kau sebab kau skor apa? Ya. Oh, So macam tu. maksudnya dia follow up aku lah. Okey, So kalau faham. macam jumpa sebelah selisih je weh. Okey, kau nak tahu tak? Noah? Bau luar. Kau Noah. nak rindu aku, kau faham tak? Okey, kau nak tahu tak? Kalau kau nak tahu, aku pun pilih warna purple. Sebab purple ni wangi daripada tiga-tiga ni. Oh, tak boleh nak sama? Okey, tak boleh nak sama, tak apalah. Aku pilih warna lain lah. Kalau korang yang perempuan-perempuan, kalau korang selain korang boleh beli Luvia, korang boleh beli Nightfall juga guys. Untuk wanita, saya sangat suggest korang ambil salah satu daripada ini. Luvia ataupun Nightfall korang. Kalau untuk lelaki, saya lebih suggestkan korang ambil Ocean. Tapi korang jangan risau. Ini adalah tiga-tiga bawah ni adalah unisex. Lelaki dan perempuan juga boleh pakai. Okey, ada apa-apa nak jawab? Okey, purple. Purple tiga berapa purple? Okey, sekarang ni macam ni Noah, aku buka combo untuk 30 je boleh tak? Untuk 30 orang je combo. Siapa cepat dia dapat 30. Untuk 30 orang. Sebab combo banyak orang nak combo ni. Cuba komen guys, berapa orang nak combo? Cuba komen satu berapa orang nak combo. Saya nak Tolong Yen. Kalau 30 sikit Yen. Kau beryakin-yakin je kau boleh sold out. 100 lagi lah Yen. 100 lagi gentle cakapnya. 30 mana rasa kau tahu? Ni orang. Yakin je kau boleh. Ni Muhammad, ni orang dia. 100 lah Yen. Gentle cakapnya 100 lah Yen. Kalau 30 aku Ryan, Noah, kalau 100 sold out, aku belanja kau makan sahur kejap lagi. Betul. Kalau Okey. 100 sold out. 100 Yen. 100 tapi aku tak buka COD tak apa tak? Sebab aku combo makan modal sikit Mat kalau buka COD. Boleh kan? Okey Boleh. Ryan tak buka COD. Kena yang mana nak dapat, kena terus payment, boleh? Ni Okey, orang so dia. Ade, sekarang 1 2 3 dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. Korang boleh tengok dekat beg kuning sekarang. Combo dah restock guys. Barang dah combo. Combo Bila dah pun restock korang. Bila barang dah combo, bermaksudnya korang kena beli bosku. Gentle cakap ni. Saya ada dekat sini tak lama ni. Aku tak confident. Saya ada 1 jam saja. Sebabkan bateri diorang nak pergi sahur lagi. Betul. Diorang nak ni. Saya ada 1 jam je untuk hiburkan harian korang. Bermaksudnya korang kena. Andai kata sold out bermaksudnya aku bukan biasa-biasa. Sebab apa? Dan order 3 terus. Wow. Ui, terima kasih. Weh, ini viewer kau ke Noah? Akak dia nak ya. Design masuk dah aku. Ya. Walamak, power viewer kau power. Di mana di situlah aku. Pija review satu per satu please. Okey korang, kalau korang nak pergi dekat sepak lagi. Boleh? Apa? Oh, cakap dengan JTK. Okey, korang kalau korang nak kepada bau-bau yang fresh, bau-bau yang sangat-sangat segar, korang boleh pergi dekat Ocean korang. Ocean ni adalah bau yang sangat-sangat fresh. And then kalau korang nak bau yang macam romantik sikit, nak pergi dating, nak pergi mana, korang boleh pergi ambil yang Luvia sebab bau dia sangat best. Antara 3 ni, saya akan pilih yang ni. Ini untuk saya yang perempuan, saya akan pilih Luvia korang. Luvia sangat sedap. And then kalau korang yang nak bau-bau seksi, yang mana yang dah berkahwin ke apa, yang korang nak goda-goda korang punya husband tu, korang boleh pergi dekat Nightfall korang sebab bau dia sangat seksi guys. Okay, kalau okay. Sebab dia suruh review bau. Oh, review. Betul. So korang kalau nak tahu review bau ni, tekan dan beli lusa sampai. Itu baru betul review bau. Kalau kau bagi tahu, bau dia apa ni? Bau dia apa ni? Bau dia apa ni? Dia boleh bau ke? Dia dalam kamera. jangan marah aku. Sebab dia suruh tahu. Luvia. Cakap je lah, beli ke? Tapi yang purple tu memang aku rasa diorang memang kena try purple sebab purple tu wangi weh. Aku Purple pelik wangi weh. gila. Aku pelik kenapa Tak, bukan. hari Tadi ni aku- Ocean banyak. Awal-awal aku masuk je, dia suruh aku try biru, merah. Merah ni bukan sedap, dia adalah peminat masing-masing. Ya, Tapi betul. kalau yang ni aku rasa overall lah, perempuan lelaki suka sebenarnya.
Gentle. Sebab kau tahu tak, masa diorang live tadi, ni warna biru ni banyak yang sold out. warna Tapi biru. yang peliknya, korang tahu tak, kita bagi dekat satu persatu semua bau, ramai yang pilih Luvia guys sebab Luvia sangat-sangat wangi. Okey korang? Okey. Dah. Dah nak baru nak bagi dia orang bau ni. Spray kat muka dia orang tu. Spray kat muka dia orang tu. Okey, aku nak tengok cara kau jual. Aku nak tengok cara kau jual. Ni orang dia. Robin, aku nak tengok cara kau jual. Ni orang dia tu ni. Aduh. Dan payment. Terima kasih Kal. Macam tu kenapa? Okay. Aku masuk dulu payment. Okey, aku nak tengok. Aku nak tengok. Ini. Kau curi. Kau curi. Kenapa kau masuk dalam poket? Mana aku curi? Itu. Mana dia? Aku nampak. Apa kau ni? Okey, cepat. Mana dia? Aku nak tengok cara kau promote barang macam mana. Kau ni. Okay, sorry. Aku tak bagi bini kau, okey? Okay. Dan payment. Terima kasih Abang Nijam. Kau tengok, aku tanpa bercakap tahu payment. Tanpa bercakap tahu payment. Sebab tadi aku yang minta. Luvia. Bau ni memang saya suka. Memanglah suka. Dah bukan juga bilang. Oh tahu lah yang kau suka bau ni. Habis Tak, kalau orang tu nak beli warna merah, biarlah dia beli warna merah. Kalau dia nak beli tiga-tiga, lagi bagus. Yang itu yang kita nak. Bukan Luvia. Ni ada. Kenapa nama banyak sangat ni? Tapi yang ni, sumpah ni sedap. Patu, kau expect apa? Kau expect apa? Orang nak beli warna ni sebab kau cakap bau wangi. Bukan. Aku tak cakap dengan kau, cakap bau ni sedap kan kau. Cium bau. Sorry. Sorry. Terspray pula muka. Sorry. Okey, Muah, tinggal lagi berapa pieces? Susah lah lelaki kau ni dia tengok aku. Cepat. Kau, Okey, tinggal lagi berapa pieces lagi Okay, kalau macam tu Jangan kan, gaduh, Mak. kadang-kadang diorang ni bosan juga bila kita berniaga je kan. Diorang nak hiburan. So macam ni, kita tutup dulu beg kuning, kita bagi diorang hiburan. Sebab Cak. Kejap. Jangan tutup lagi. Sabarlah. Alamak, dia tak percaya kau nampak. Ryan pun tak percayakan Dia kau. tak percaya aku apa ni. Okey, kau tahu tak? Nak tutup pula kuning tu. Muhammad, kau tahu setiap seorang yang live tadi semua dapat sale ratus-ratus botol. Engkau apa ni? Hey. Kau apa Kau dah ni? bagi aku panas. Kau dah bagi aku Semua panas. dapat ratus-ratus botol. Kau dah bagi aku panas. Kau dah bagi aku panas. Okey, pergi. Kalau sold out 100 tanpa COD tu, aku cakap awal-awal aku akan mandi. Ini bukan punishment. Aku mandi. Tak pun odol. Noah ada lagi 31 untuk combo. Korang ada lagi 31 untuk combo guys. Itu tanpa COD tau. Okey, cepat. Tanpa COD tinggal 31. Kau tengok ni. Dalam mas kau tengok betul-betul. Noah slow sikit sebelah. Kau tengok. Susah juga. Kau tengok betul Ya, dalam satu minit Okey. aku kalau petik jari 3 kali InsyaAllah lah, Alhamdulillah lah. Selalunya memang sold out. Ya, okey. Kau tak percaya? Okey. Kau percaya tak? Aku percaya. Okey. Aku buat Kau buat macam ni kau petik jari Sol. Sul. Sumpah. 3 kali. Betul. Betul. Okey, aku nak tengok. Kau tengok. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1, petik. Tapi tak boleh tunjuk lagi depan kau. Ya. Aku kena santai. Aku kena santai. Okay? Tak back. Kau tengok aku santai macam mana? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Sold out. Sold out. Sold out. Itu bicara kau. Belum, itu baru aku bismillah. Kau Ya. tengok dalam belum apa-apa, dorang akan komen sold out. Okey. Aku nak tengok juga. Sebab kau macam cakap belagak je ni. Dah lah, dah Okay, tak aku apa. update Noah, update Combo ada lagi 29. 29 lagi, kau nampak sikit lagi. Aku akan petik jari. Okey. Kau tengok akan ada orang beli 5. Okey. Akan ada orang seorang tu beli 10. Okey. Dia beli untuk adik-beradik, Betul. dia beli untuk abang, akak, nenek, atuk, pakcik, makcik, jiran. Betul. Betul. Ada lagi 29 Noah. Ada lagi 29. Kau tengok 29 tadi kan? Ah. Ni kalau aku petik satu 25 je. Itu baru satu petik. Okey. Tengok Tengok Satu. Okey, 1. Dalam masa 30 second akan pada 30.
Weh, Kau tengok sendiri, aku malas cakap. lain macam dia punya promo Kau ni. tengok sendiri, kau tengok je sendiri. Lain macam dia punya promo ni. Okey, aku tengok sendiri. Tinggal berapa? Betul. Tinggal lagi 24. Itu baru sekali petik. Tinggal lagi 24 korang. Weh. Gila. Itu baru sekali petik tau. Okey, boleh tak aku nak minta kau kali kedua kau petik Hei, 10 soalan. Boleh tak? 10 yang soalan. 10 kali. Ha. Bermaksud tinggal 15. Ya betul. 15 ataupun 14. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, tapi jangan bagi tahu orang jangan nak add to cart. Korang janganlah itu kat korang. Yang mana korang nampak beg kuning, korang terus pergi purchase guys. Sebab apa? Sebab Brian tak buka banyak korang. Yang mana korang nampak beg kuning, korang terus tekan purchase guys. Korang. So korang sekarang ni combo tak banyak korang. Combo tak banyak. And then kalau korang nak beli yang loose satu-satu pun boleh. Tapi kalau korang tanya saya yang mana lagi jimat, mestilah beli 3. Combo 3 hanya Aku mana nak RM69. petik. Aku mana nak petik. Sebab aku kalau kau petik je sold out. Kau petik sold out. Cuba kau tengok. Tinggal berapa? Tata nak sold Aku out. tengok. Tak, Boleh tak. tolong tengok tak tinggal berapa lagi? Ya, aku tengok. Okey, boleh tolong tengok ke tinggal Aku berapa ni lagi? kalau petik tu baru petik ketiga. Belum kedua, belum Tapi satu. kau tahu tak Noah? Kau cakap nak dekat setengah jam, view maintain. Hui, Alhamdulillah. view maintain. Lepas tu kau jangan sedar kat aku bawahnya. Baru gendang-gendang. Tapi dah bau lain lah. Kau suka, kau suka. Okey kau. Murah oi, murah. Berapa Muhammad? Okay, jap. Kita tengok. Kau tengok. Kalau kau tak percaya, confirm. Diorang komen, yang korang duk gelak-gelak benda apa orang duk jual minyak Wah, wangi. ada lagi 3. Tinggal lagi 3. Noah, Tapi boleh tak tahu lah, dia orang add to cart je kan? Add to cart tau. Kata tak ada COD. Ni tak ada COD dia tapi tak payment. tapi takut dia orang ada add to Tak cart. payment. Korang yang mana add to cart tu korang tolonglah kalau- purchase. Korang kesian dekat orang lain yang nak juga tapi korang dah add to cart dulu. Betul. Lepas tu sold out. Sebab- So kesian dekat diorang yang mana nak beli diorang dah battle tapi tiba-tiba Bos, korang bos, add bos. to cart. Kalau sold outnya ni bos, harga combo ada jatuh lagi ya bos? Ke harga satu-satu ada kurang ke tiba-tiba jadi RM26 ke? Kau nak bagi aku penyakit? Tak ada. Kau nak bagi aku penyakit ke apa? Turun harga lagi. Radin, diorang kata tinggal satu lagi kan? Bos, Tinggal satu saya lagi. tanya je bos. Okay. Takut aku penyakit nanti kalau anda kata ni. Muhammad, boleh tak last untuk petik tinggal lagi satu sahaja set combo. Ada lagi 1 je, Mat. Lagi satu sahaja set combo. Dah habis. Sold out. Belum, ada lagi satu. Dah habis. Betul. Dah habis. Aku tengok. Kau tengok, dah Dah. habis. Dah sold out, Sold out, guys. Weh, gila, baik, Anwar. Gila weh. Okey, macam ni lah. Kita buat gila nak 3-3 last. Buat saya. Okey, aku ada baca komen juga. Tadi ada yang nak COD. Tapi kita Tapi aku nak kena sebabkan itu orang beli ke orang cut. itu lah, jap. Okey, sekarang kita berbual Kalau dulu. betul orang tu beli, aku kena teruskan denda aku. Tapi tak berbaloi lah 100. Jangan ditolak. Sorry, aku letak je. Tapi tak berbaloi lah 100, kau faham tak? Kenapa tak boleh pula? Bermaksudnya, apa yang aku nak buat tu, aku nak kena mandi gila. Siapa suruh kau bagi challenge dekat view-view kau? Kau dah tahu view-view kau ni memang semua kaya-kaya. Sekarang ni macam ni. Okay. Okey, sebab mana pun kita pun dah nak pergi mall Okey. Kita pun dah nak pergi mall So Noah dah datang kat saya dan sebagainya. Okey, kalau ikut-ikutkan kecewa jugalah. Sebab Noah datang lambat. Kan? Tapi nak buat macam mana, dia pun tadi jangan settlekan dia punya konten. Sekarang ni macam ni guys. Lemang saya tak masak tadi geng. Korang tap screen sampai 4M boleh tak guys? Tap screen sampai 4M. Sekarang ni kita dah Boleh 3M. Tap screen sampai 4M. Boleh sangat. Last kita tang corner. Kita letak 50 combo 50. Tak ada masalah last. Okay, lepas tu saya pun dah nak add last. Semua dah pernah Combo kawan-kawan saya. 50 tu maksudnya? Maksudnya kita letak combo 50, 1150. Dah, lepas tu dah sebab semua dah penat lah, semua dah all out lah. Tadi kan dia dah tolong aku, Syami, Ray, Ed, semua dah penat lah, semua nak pergi Moreh lah. Okay, boleh tak tahu lagi. Sekarang ni kita ada, okay, sekarang ni macam ni boleh tak kan? Okay, tap screen sampai 4M. Lepas tu last. Okay, boleh tak guys? Last. Okay, korang kena dapatkan body mist ni sebab apa guys? Okay, saya bagi tahu terus sekarang. Ni buka beg kuning tak?
Tak ada. Oh, tutup dah. Kenapa saya, kita kena tahu dalam kita punya diri, kekemasan bukanlah bergantung kepada segi rambut, pakaian, tapi salah satunya adalah aksesori. Tapi yang korang terlepas pandang adalah wangian kepada tubuh badan. Saya buat macam ini sebab saya pakai. Saya tahu bila kita pakai wangian di badan, contoh perfume, body mist, kita akan menaikkan kita punya confidence. Kita nak jumpa orang, kita nak pergi mana-mana, kita tahu diri kita sedang wangi. So guys, dekat saya ni saya buat 3. Ocean bau dia macam mana? Saya terangkan semula. Ocean bauan dia adalah bauan yang segar. Bauan yang fresh. Manakala yang Nuvia bau dia macam mana? Bau yang romantik. Kalau kita perempuan bau kita pun sebab kita lelaki kita pakai wangi kau pakai apa ni? Betul. Sebab dia unisex. Tiga-tiga ni unisex. Manakala yang Nightfall ni bau romantik. Romantik ni bukan berdasarkan wangian ni. Kita nak keluar, kita nak pergi jalan, kita pakai. Boleh pakai daily use. Tiga-tiga ni boleh pakai daily use. Faham kan? Tak ada masalah. 100 ml boleh bawa solat. Satu saya bagi harga RM28.99. 3 saya bagi harga RM69.99. Jackpot. Jackpot bos. Itu saya potong harga RM17. Nuah minta kurang lagi untuk combo meninggal saya. Saya ni kalau boleh jual tak nak jual mahal. Perfume saya pun saya untung RM3 saya bagi tahu. Itu saya siap berbukti lagi di shop sekali perfume saya ambil RM4.90. Ini saya belum check satu perfume saya ambil berapa. Sekarang ready ke tak? Sekarang ready ke tak? Korang dah ready ke? Kau pergi buka. Tapi kau duduk sana dulu biar aku Tak, buka. dah ready ke? Kau solo. Tak apa. Yang lagi pijak masuk. Jaga masuk. Okay. Ready ke? Okey kong. Lemak. Tiba-tiba combo naik 21. Nampak dia orang tukar. Tiba-tiba combo naik 21. Dia orang tukar tadi tu. Maksudnya stok tengah 21 lagi. Kau dah restart belum? Belum. Jangan letak lagi. Okay. Sekejap. Okay. Kalau dah, kira 5 soalan Sekejap. Ready semua Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. Korang tekan beg kuning. Dah restock guys. Saya buka COD untuk 10 orang sahaja. COD untuk 10 orang. Oh, so dorang kena battle? So dorang kena battle 10 orang? 10 orang ni. Dah habis dah. 10 orang ni. Dah habis. Weh, biar betul. Dah habis. Kau Ya, betul. Kau tengok lagi sekali. COD tu habis. Saya buka COD untuk 10 orang. Korang COD untuk 10 orang. Korang kena battle guys. Korang kena battle. Dah sold out COD. Belum. Ada lagi 4 Noah. Dah habis. Kau tengok lagi sekali. Aku malah nak cakap lagi. COD bayar, jangan tak bayar guys. COD bayar habis. Motor sampai je, contohlah apa-apa pun yang datang, keluar duit bayar terus saperi depan JMT tu. Okay guys. Contoh, itu contoh. Dan COD terima kasih. Tak bayar kan. Saya minta tolongan jangan tak bayar. Dah sold. Belum. COD punya. Combo ada lagi 88. Untuk Ocean ada lagi 96. Korang combo ada lagi 88 guys. Banyak lagi. Combo je nak habis. Korang yang loose ada lagi banyak lagi. And then yang combo tinggal 88 set sahaja. Buka 100 saja. Kita ada 15 100 je combo. Korang ada 15 minit sebelum end live guys. Korang kena cepat-cepat purchase. Aku cakap betul-betul ni. Ni betul-betul lah. Okay. Ini serius Ini serius Okey, beli. Okay, tanya saya bauan mana. Okay, ini bauan yang biru, bauan macam mana, bauan fresh. Yang Nuvia ni bauan dia romantik. Yang Nightfall bauan dia seksi. Betul. So guys, tanya saya macam mana kan. Saya ni tak pernah pakai body mist. Body mist ni adalah buangan badan, tapi saya buat 2 in 1. Kita boleh pakai kat badan lepas mandi. Dan kita boleh buat juga dia sebagai perfume. Sebab saya buat dia EDP. Betul. Okay. So guys, dekat sini 100 ml. Korang nak buat night flight ke, nak letak dalam handbag ke, nak letak dalam kitchen ke, tak ada masalah. Kadang-kadang kita ni perfume kena topang-topang juga. Betul. Satu tempat kita splash. Kita nak pergi mall lah. Okay, tak ada masalah. Okay. So guys, okay, yang mana nak korang boleh check out beg kuning sekarang lah. Okay. Korang tinggal lagi berapa yen combo? Okay, combo ada lagi kejap.
Kejap guys, kita check lagi. Ya. 15 minit sebelum kita orang nak end live. 80 untuk COD dah habis Untuk COD dah habis Korang untuk COD dah habis guys. So korang sekarang dapat yang terus payment sahaja. Combo tinggal lagi 80 set sahaja guys. Kita berbaki. Untuk COD dah habis, sekarang ni masa untuk beli combo. Tolonglah abang-abang dan kakak-kakak yang berada ni. Kalau tak beli saya cakap, barang rugi. Sebab bila-bila masa je barang boleh habis. Ini barang bukan barang biasa-biasa. Ini barang original. RYM punya. Kamera sana. Situ kau cakap dengan otak tu kau tak tahu ke? Kau tak sana. Pandang dia ya. Pandang sana lah. Noah, macam mana ni Noah? Kau kata kau power dalam promote ni, tapi tak sold out pun kau punya. Tak sold out lagi. Tak sold out lagi. Kau tak tengok. Combo. Kalau aku petik, combo tinggal berapa je? Aku suka Tinggal tengok benda tu. 70 sahaja lagi. 70 lagi. Ni, aku petik tinggal 50. Itu kalau sekali petik. Okey. Kalau aku petik 3 Okey. kali, Kau dari tadi duk petik-petik kau ingat betul-betul ke? kaki dah terbukti. Kau tak perasan ke? Tak perasan ke? Hai, Adil. Janganlah. Siapa? Ya Allah. Ya Allah, datang dah surat. Okay guys, korang tak apalah. Kau ni aku rasa macam kau tak ada bakat lah nak promote ni. Kau tengok aku orangnya. Korang, kita berbaki lagi 10 minit sahaja sebelum kita nak end live korang. So sekarang ni dekat tangan saya kita ada combo. Kalau korang beli satu-satu harga dia 20 berapa? 20 berapa kalau satu ya? 28.99. Kalau korang beli satu 28.99 sen. Tapi kalau korang beli tiga harganya cuma 69.90 Nampak saya sen. tak bergerak. Kalau tak bergerak, saya nak letak jawatan awak. Saya ada kerja baru. Saya sebagai bos, suka hati saya nak letak jawatan siapa bro? Awak boleh keluar? Tapi tu nampak dah nak sold out dah saya tadi. Belum, keluar. Minta maaf, saya terpaksa buang kerja. Saya dah berhenti dah. Ya ni. Payment? Payment kejap lagi lah. Okay. Saya dia masuk kerja baru. Panjang. Bermaksudnya sekarang ni, ada lagi sikit je nak tengah soal. Tengok, boleh buat tak? Aku dah soal tadi. Jual! Jual bukan dia. Aku baru sampai, tak tahu benda ni. Tak tahu harga Dah. apa semua, tak tahu ni. Okey, ni. Kau tinggal aku macam gitu je. Okey, kau try spring ni, mana yang wangi? Tak tahu. Yang kau rasa Diorang tak betul-betul rasa tahu wangi. dia punya point diorang tak tahu. Aku masuk lah. Bau. Okey, bau dia macam tu. Jom kau bau tu. Kau terangkanlah kat dia bawa apa. Jangan spray kat muka aku. Bukan seperti kat aku lah. Sejuk. Memang nak sejuk. Dah lama minyak bagi. Sejuk lah. Bagi. Okey, Ram teruskan. Lagi 9 minit je Noah. Korang ada 9 minit lagi weh. 9 minit lagi. Tinggal berapa ya? Buang pekerja Ya, lama. tinggal berapa ya? Ya. Kau buang pekerja lama demi pekerja baru yang tak bertanggung Tinggal jawab berapa? tu. Tinggal berapa? Tinggal lagi berapa Ryan? Kita boleh tengok tak tinggal lagi berapa? Berapa lagi? 78. Untuk set Keluar combo tinggal masuk. 38 sahaja korang. Okey, untuk the last one lah kita buka COD untuk 3 minit sahaja, tapi yang serius sahaja nak COD ya. Untuk 3 minit sahaja kita buka. Korang, Ryan akan buka 3 minit Kau untuk buka COD. lagi Sony. 3 minit Ya, tapi COD. Berapa kau buka? 3 minit untuk 10 orang je. Untuk Siapa korang. sold out? Seminit buka sold out. Weh, kau dah tarik confident Sebab geng-geng aku jenis tak ada QR. Tak ada online bank. So, diorang COD? Jenis Saudi punya. Okay, faham? Ini Saudi, diorang takkan kencing punya. Diorang kalau Saudi, diorang beli terus. Weh, tapi tadi ada budak-budak kau masuk. Lepas Ni orang dia. Sabar bro. Ini. Okay bro, tadi tadi ada budak-budak kau masuk, dia tanya, Noah, sebelum kita nak beli, terangkanlah bahawa dia. Kau tak terangkan, macam mana dia nak beli? Kalau aku terangkan kat kau boleh, kau depan aku. Kalau aku terang dekat handphone, Yalah. handphone tak mahu. Bagi Handphone tahu aku. je. Kau bagi tahu aku. Kau bagi tahu. Kau bagi tahulah, describe bau dia macam mana. Aku dah tahu kalau aku wangi lah. So kau confident benda ni? Confirm. Confident. Okay. Bro, teruskan. Bro, sorry bro. Bro, sorry bro. Ini lebih kau mana nak buat aku ni.
Daripada berniaga. Dah habis dah? Sodi. Sol. Apa dia? Sodi punya sol. COD. Tak, bukan Sodi. Sodi tak nak tahu lagi. Combo. Combo. Ada berapa lagi combo? Combo ada lagi 71 je. 71. Ya Allah, tak bergerak. Bagi aku 1 minit boleh? Sebab aku nak kena terangkan diorang nak beli. Sekarang tak ada masa dah. 1 minit apa lagi? Tadi dah bagi berapa minit? Sebab- Kau kata kau sol. 71 tak. Dia sebab diorang sebab diorang nak tahu bau dia bau Tak apa. bergerak. Apa nak bagi tahu lagi? Kuang, tolonglah. Tinggalkan 20 tu. Tinggalkan. Ambillah semua. Ambillah dunia ni. Tolong. Kau ada problem apa ni? Kau ni kedai goreng pisang ni ke? Ulangan. Kau petik-petik ulangan sama. Habis tu kau tolong. Tolong. Aku cubalah. Kau tahu apa? Kau ni. Okey, geng. Sekarang ni Tinggal lagi berapa minit je? 6 minit lagi. wow, wangi ni RNY ni. Wow, baru sampai tadi. Sangat best pakai dia. Sejuk. Tak ada ni baru. Untuk buat tidur. Wow, bestnya. Terima kasih Ryan dan Noah. Hari ni baru launching. Lupa, Pija pun terima kasih kerana menyebut. Macam tu. Nanti kalau mau beli kapan je lah. Nanti kalau mau beli apa bayar lah. Tak apa. Aku okey je weh. Aku okey je. Semenjak dah masuk AI kan memang macam tu. Aku okey je. Janganlah. Tak apalah. Okey je. Sinilah, gurau lah. Tak apalah. 4.4k doh cakap aku menyebut. Tak apalah. Tak apalah. Dah. Lagi berapa minit cepat? Dah merajuk pula. Dah merajuk. Tak cepat lah. Sini. Ada lagi 6 minit. Kau ni, terima kasih Pija. Wow, lawanya Pija. Bini Ray ke tu? Ya bang, Bini Ray. Ray kenapa tak handsome? Ya Allah bang, jangan cakap macam tu. Promote lah. Orang suruh promote. Bang, nak tahu berapa? Aku suka tengok benda yang tinggal berapa. Kau faham tak? Ini 13. Kau duduk situ nak tengok apa, tahu-tahu tinggal 13. Rasa aku betul. Noah, ada phone tak? Guna phone Noah, itu phone tu. Ni apa apa? Phone diorang. Nak, sabarlah. Nak tahu Sol tu tinggal berapa? Berapa dah? Muhammad, nak tahu tinggal berapa? Tinggal 5. Allah, tinggal berapa? Macam mana ni kau kata crowd kau ramai lah apalah. Aku nak tahu tinggal berapa? Noah, lagi 4 minit lagi kita nak tutup. Lagi 4 minit lagi. Ya Allah, Pija. Bijak lah. Okey, berapa? Kau bising kau masuk. Tengok, bini kau pun tak boleh buat sale. Lagi langsung rosak sale. Sabar. Kau buat. Tinggal berapa? Nak tahu dulu. Okey, tinggal berapa minit lagi? Neng, berapa minit lagi? Lepas tu kau masuk macam Pahiro. Lagi 4 minit kita nak tutup dah nak live dah. Lagi 4 minit nak live. Aku lapar kau tahu tak? Seharian aku duduk kat dalam hutan. Diam. Muka macam beruk. Tak sekarang ni kau nak live ke nak gaduh ni? Okey. Orang tengah menjual ni. Okey. Sekarang ni, okey kau explain lah bau ni macam mana? Apa lagi nak explain? Dah kalau katakan minyak wangi. Nak explain apa? Dah spray dah tentu wangi. Daripada balik ni bos. Okey, mana favourite kau antara 3? Tiga-tiga ni. Berapa kali? Tadi bini kau, tadi lagi kau pula. Kau buat macam aku ni baru masuk pula dalam live ni. Kau kena ni, bantu aku ni dulu. kau baru masuk kau. Ni. Bau apa ni? Bau apa? Kau kena bantu. Berapa minit lagi? Cepatlah. Okey, ada lagi 3 minit kita nak tutup Ada bau. Berapa minit lagi? Berapa lagi? Apa yang apa? Yang Pieces. Ya. Korang 3 minit lagi guys. 3 minit lagi korang. Okey, ada orang tanya Noah. Tak beritahu. Ni, dekat sini tak payah promote pun tak apa. Kami tekan dan terus jalan bosku. Berapa yen? Okey dah. 63 combo. 63. Okey. Okey, nak tengok kau 3 minit bergerak. lagi guys. Kau buat bergerak Okey. Sayang, Okey. Okey korang, yang ada depan mata korang sekarang ni adalah body mist korang. Body mist ada 3 bauan yang Ryan keluarkan. Sebelum ni dia keluarkan perfume, sekarang dia keluarkan body mist. Boleh spray dekat baju, boleh spray dekat badan. So sekarang ni dekat tangan saya ada 3 bauan korang. Bauan yang pertama Ocean. Kalau korang nak bau yang fresh, bau yang segar-segar, korang boleh pergi dekat Ocean. Kalau korang nak
nak bau-bau yang romantik sikit, kalau korang nak pergi dating ke apa, korang boleh ambil kepada Luvia. Lagi satu, Luvia ni adalah bau yang semua orang suka dekat sini korang. Ini adalah Luvia. And then untuk yang terakhir kita ada bauan yang bau dia Tinggal berapa minit lagi? 2 minit. 2 minit lagi. Bauan dia yang seksi, korang boleh pergi ke Nightfall korang. Nightfall ni untuk yang mana korang macam rasa nak isteri-isteri yang pakai. Kejap. Lagi kereta jap. Apa? Ajak sini. Ni aku nak. Okay, kalau korang nak bauan yang seksi, korang boleh pergi kepada Nightfall korang. So korang yang mana korang tak tahu nak pilih yang mana satu, korang boleh pergi dekat combo guys. Okay, go Bing. Okay, pergi. Okey, teruskan. Ya. Ha? Sekejap. Ya, terus. Okay, so sekarang tinggal lagi 60 korang. 2 minit sahaja lagi korang. 2 minit. 1 minit ni. Korang 1 minit kita nak end live korang. So siapa yang belum grab, korang boleh grab combo ataupun korang boleh grab yang loose korang. Yang loose korang boleh beli satu-satu. Tapi kalau korang tanya saya, better grab 3-3 sebab apa? Sebab lebih jimat. Satu RM28.99. Tapi kalau beli 3, RM69.90 korang. So korang yang mana belum check out, kita ada dalam masa 1 minit lagi. Korang boleh purchase sekarang, jangan add to cart, sebab kita nak end live terus. So yang mana ada masa, ada lagi seminit lagi, korang terus pergi purchase sekarang juga. Mantap. Itu je yang tolong. Itu je yang tolong guys. Yan, ada seminit lagi. Weh, boleh tolong? Seminit lagi Boleh tolong tengok tak tinggal berapa lagi combo? Okey. Boleh tolong tak apa, itu dia. Okey. Sekarang kita ada lagi seminit lagi kan? Seminit lagi. Bateri habis weh, bateri habis. Minta maaf. Tidak maaf. Pegang. Okey. Okey. So dah. So beg kuning ada tak kan? Beg kuning ada tak? Tutup isu je. Jangan aku stay je Rim. Allah. Sekejap guys, biasalah guys, saya first time ni macam gini kan. By the way, terima kasih juga orang yang support saya. Ya. Mana yang remote dia? Tu. Okay guys Kita pun dah nak ujung ni, nak closing. Okay sorry guys, sorry. Okay. Okay, so alhamdulillah terima kasih tadi ada kita punya Masalah teknikal. masalah teknikal sikit. So guys, terima kasih yang dah membeli pada malam ini. Saya nak ucapkan terima kasih. So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih yang dah membeli pada malam ni. So mungkin di sini saja kita pun adalah daripada 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 3 jam dah kita live. So, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Korang tunggulah barang sampai yang buat affiliate dan sebagainya. InsyaAllah live ni kita akan set up lah affiliate dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak untuk semua. Semoga dimurahkan rezeki, dimurahkan kedudukan. Tak sempat beli, kawan-kawan nak beli ke, tak ada masalah. Korang boleh je pergi dekat showcase saya. Okey kan? Dah closing kan, tak apa? Tadi yang dua lelaki bini tu? Dah sold out. Tinggal berapa ni? Tinggal sikit ya. Ya berapa? Kalau kau tanya aku, dah sold banyak dah. Bukan masalahnya tu yang dua orang ni. Nak tahu. Tadi tinggal Nak habis lagi 2. lagi 2 je. Lagi 2 je. Ya Allah, dah nak closing kan ni. Kau letak mana nak closing? Letak belakang. Okey. So, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Semoga dimurahkan rezeki, dimurahkan urusan. Kalau kita kawan-kawan nak beli, kawan-kawan nak buat affiliate ke, barang sampai korang buatlah, tak ada masalah. Okey, insyaAllah saya akan buat yang terbaik. Kalau ada kata ada kurang daripada segi saya, kawan-kawan saya ketika berniaga, minta maaf daripada ujung rambut hingga ujung kaki. InsyaAllah kalau ada masa, mungkin malam esok pula kita akan live, ataupun pagi ke petang ke esok kita akan live. So terima kasih banyak-banyak. Semoga dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik. Dekat sini saya 10 jari. Saya mengundur diri dulu. Assalamualaikum guys. Bye-bye. Delete dulu beg kuning. Beg kuning je. Delete dulu beg kuning. Tutup beg kuning. Macam mana dia? Dia tak tahu. Tutup dulu beg kuning. Tekan titik 3 tu. Okay. Tekan situ. Tiket 3 situ. Boleh tak? Bukan tiket 3. Oh, okay. Dah. Aku tak tahu. Okay. Aku nak buat belajar. Okay, dah. Bukan live. Okay, bye-bye. Bye guys. Okay, bye guys. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi menonton.
Jangan lupa subscribe, comments, like dan share.